Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Mahathir bin Mohamad dalam Sembang Tegak, tidak berselindung, tidak bermain emosi kosong, berasaskan fakta, keberanian berfikir, jujur menilai kuasa. Hari ini episod yang kedua, saya bersama dengan rakan saya Anggun Cik Sulong. Assalamualaikum. Salam. Hari ini Anggun, terlampau banyak isu, terlampau banyak perkara yang timbul yang membuatkan kita kacau bilau. Hari ni kalau kita tengok media sosial je kan, penuh dengan macam-macam benda ni. Daripada sebelah Barisan Nasional yang saya tengok, sebelah Perikatan Nasionalnya, sebelah DAP pun ada, kan, macam-macam. Jadi banyak benda kita nak sembang ni. Sebabkan terlampau banyak ni yang kita tak tahu ke mana arah fakta yang betul. Sebab tu hari ni Anggun, kita bertuah kerana kita telah menjemput Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO, Saudara Muhammad Solihin Taji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dad, Anggun, terima kasih sebab jemput saya hari ni datang ke studio Sembang Tegak. Umpama sirih pulang ke ganggang, balik ke kampung sendiri. Alhamdulillah. Bagi saya tak nafikan hari ni politik negara panas, pelbagai isu. Sampai rakyat sendiri pun, kalau saya jadi rakyat pun, saya pun bingung fikir apa benda yang sedang dibuat oleh ahli politik dalam negara. So saya rasa apa yang kita nak bincangkan malam ni nak merungkai apa sebenarnya yang berlaku, ke mana hala tujunya, dan ke mana sebenarnya tahap politik negara kita sedang dibawa sekarang. Sebelum saya memanaskan keadaan tersebut, sekarang ni apa yang berlaku di Bukit Gantang, apa yang berlaku di Malaysia, bagaimana? Kalau di Bukit Gantang sekarang ni kita sedang dalam fasa akhir persiapan. Kita menjangkakan pilihan raya ni mungkin hujung tahun depan. Jadi kita sedang memfokuskan beberapa kursi yang memang akan ditandingi oleh calon daripada UMNO, terutama di Terong dan juga di Cakap Jering. Kita juga memfokuskan kepada gerak kerja di peringkat parlimen juga. Sebab kalau ikut status quo dan juga persefahaman yang dibuat, siapa yang berada di tangga kedua akan diberi ruang untuk bertanding di kursi tersebut. Kalau ikut keputusan raya lepas, kita UMNO berada di Cakap Jering, Terong dan juga parlimen di tempat yang kedua. Cuma kalau sepetang ni kita berada di urutan ketiga. Di tempat kedua itu PH. Tapi seperti yang kita sudah maklum, ada kerjasama yang kita buat bersama. Saya pun tak boleh tinggal Kuala Sepetang sebab dia menyumbang kepada kemenangan kursi parlimen. Itu yang kita buat di peringkat bahagian. Kita dah buat beberapa kali seri retreat, gerak kerja untuk mengenal pasti pengundi baru dan sebagainya. Dan yang terbaru, kita adakan perjumpaan dengan semua sayap-sayap pemuda. Saya menggerakkan jentera di peringkat pusat untuk bantu di Bukit Gantang. Sebab kita pun faham kadang-kadang dia dah tepu. Sebab pendekatan yang kita buat, orang tempatan mungkin dah tak boleh nak masuk. And then kita minta Esko Pemuda Malaysia, 2-3 orang yang bertugas di beberapa seri pelaya kecil, turun ke beberapa kawasan kita untuk kenal pasti dan cari jalan lain macam mana nak engage dengan pengundi muda yang non-partisan. Sebab kalau kita datang Esko Pemuda UMNO, dia lari. Tapi non-partisan datang untuk faham apa masalah dan juga macam mana nak tarik supaya mereka boleh duduk dalam circle UMNO tu sendiri. Itu yang pertama. Di peringkat Malaysia juga sekarang kita sibuk dengan persiapan PAU. Kita pun sedia maklum kita ada pimpinan agung UMNO yang akan berlangsung tak berapa hari lagi. Saya dan semua kepimpinan pemuda UMNO sedang sibuk untuk persiapan. Tahun ini kita buat di Dewan Merdeka untuk pemuda UMNO Malaysia. Pada masa yang sama juga kita ada convention yang akan berlangsung minggu depan. Boleh dikatakan di peringkat Malaysia ni kita agak sibuk. Pada masa yang sama juga kita akan menghadapi satu lagi pelaya kecil di Sabah, Kidang Batangan. Dan seperti kita sudah maklum, calonnya adalah Bendahari Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Naim, anak kepada Allahyarham. Dan kita sedang menggerakkan semua jentera. Memang agak kelang kabut sikit sebab dia bertembung tarikh PAU, tarikh penamaan calon dan semua itu, dan kita kena make sure mobilisasi yang baik untuk semua jentera yang kita ada. Convention tadi tu, saya nampak perkara yang kita jemput hari ini adalah mengenai convention khas tersebut, membincangkan kedudukan UMNO dengan Kerajaan Perpaduan. Yang sebenarnya apa yang isu nak diselesaikan di situ? Kalau dalam mana-mana kerajaan sekalipun, menjadi amalan untuk kita buat kajian semula tentang apa yang telah kita lalui, apa yang kita dah buat. Sama juga UMNO sebagai parti politik, setelah kita melalui beberapa siri pilihan raya, kita pernah hadapi pilihan raya negeri selepas kita membentuk kerajaan, di mana kedudukan kita agak teruk. Di Terengganu kita langsung tak menang berkursi. Di Kedah pun sama. Di Kelantan kita mampu menang ketika itu cuma 1 kursi. Kemudian kita masuk pilihan raya negeri, kita menang di Nenggiri. Dan terbaru pilihan raya di Sabah, keadaan juga sedikit menyedihkan kita. Apabila daripada kita bertanding puluhan kursi, kita cuma mampu menang 6 kursi. Ramalan awal UMNO cuma mampu menang 7. Tapi kita cuba melawan ramalan tersebut, at least kita dapat 14, 15.
Tapi keadaan lebih teruk daripada itu, daripada 7 jadi 6. So sudah tentu ia memberi satu tamparan hebat tentang adakah regional UMNO masih berada di Sabah. Itu soalan yang pertama. Yang kedua juga, bila dalam keadaan sekarang juga kita melihat banyak isu dan pertembungan yang begitu tajam antara parti-parti dalam kerajaan. Kalau tengok di parti GPS dan JRS, mereka bercakap soal MACC3, hak mereka dan sebagainya yang perlu dilayani oleh kerajaan. Dan Petros, kita pun sudah maklum dah dapat hak mereka, dan memberi juga kesan kepada Petronas sehingga terpaksa buat pengurangan 5,000 orang bekerja. So di peringkat pusat di Semenanjung pula, kita melihat bahawasanya UMNO dan DAP ni memang tak dapat dinafikan adalah parti yang bertembung sudah sekian lama. Cuma kita mampu mencari titik pertemuan untuk kita membentuk kerajaan bersama. Keadaan menjadi lebih muncing apabila DAP berhadapan keadaan yang lebih buruk pada pilihan raya di Sabah. Bertanding semua kursi kalah. PKR menang 1 kursi. Ini keadaan yang terburuk bagi bukan sekadar pada UMNO tapi juga pada PH. Dan sudah tentu ia menjadi wake up call pada DAP untuk memastikan mereka terus kekal relevan. Mereka takut apa yang berlaku di Sabah berjangkit di Semenanjung. Sebab ada janji-janji mereka yang tak mampu mereka tunaikan. Sebagai contoh, tanah 999 tahun yang mereka ungkapkan ketika siri kempen pilihan raya. Tapi di Perak sendiri kita bertegas perkara tersebut takkan boleh dilaksanakan dan takkan pun dilaksanakan. Sudah tentu ini cabaran besar buat parti DAP. Dan paling mudah adalah untuk melihat bagaimana mereka kembali menjadi pilihan masyarakat Tionghoa. Sudah tentu musuh yang paling utama yang boleh menimbulkan polemik tersebut adalah UMNO. Dan kebetulan kita pun sudah maklum kes Datuk Seri Najib yang kita dapat keputusan dalam tempoh seminggu. 2 berita buruk berturut-turut. Pertama, isu addendum, dan yang kedua isu tentang kes OMDB Tanah. Tapi saya boleh katakan isu addendum itu sedikit memberi kesan kepada ahli parti. Kalau kita tengok kepada siri pilihan raya lalu, apa yang UMNO hadapi adalah krisis sokongan kepada pengundi atas pagar. Ahli parti is one thing, pengundi UMNO, tetapi mereka ni bukan ahli parti. Mereka lari dan tak menyokong kita pilihan raya yang lalu. Dan kali ini ketika kes addendum, krisis memburuk dengan ahli parti sendiri mempersoalkan apa yang kita buat sehingga Datuk Najib tidak dapat pengadilan yang sewajarnya. Sudah tentu yang paling memburukkan keadaan adalah isu addendum itu sendiri. Sudah sekian lama rakyat bertanya, ahli parti tanya kewujudan addendum tersebut, sehingga akhirnya diakui wujud addendum tersebut. Dan terbaru mahkamah menyatakan addendum tersebut tidak sah. Tetapi persoalan yang timbul, kenapa kewujudan addendum itu disorok oleh pihak kerajaan sekian lama? Itu persoalan yang mungkin ahli parti bertanya kepada kita, kenapa kita tak bertegas dan berkeras? Di mana addendum itu sebelum ini? So isu yang paling besar bukan soal Datuk Najib saja, tetapi kenapa addendum itu tidak pernah ditampilkan, sedangkan dia menjadi satu tanda soal besar. Ada yang kata hearsay, akhirnya memang ada. Tapi kenapa sebelum ni tak tunjuk? Itu soalan yang pertama. Dan terbaru kes Datuk Seri Najib apabila surat derma Arab Saudi itu tidak di-acknowledge dan menyebabkan Datuk Seri Najib diberi tambahan lagi hukuman. Kita nak minta beliau diberi tahanan rumah, tambahan 15 tahun dan denda yang saya rasa tak masuk akal untuk kita bayar lah. Jadi bagi saya ini sekaligus menyebabkan ahli parti dan merasa sangat risau dan gusar. Apakah kita memperoleh keuntungan dalam gabungan ini ataupun tidak? Ini persoalan besar dan kita tidak mahu ia terbuat dari emosi. Kalau kita biarkan ia terus berlarutan, dan rakyat dan juga ahli parti sendiri akan ada persepsi sendiri bahawasanya pemimpin utama parti tak membuat apa-apa, tak berjuang. Sebab ada perkara yang kita tak boleh nak cerita. Dan ada perkara yang mungkin ini timbalan Perdana Menteri, Presiden parti rasa ini adalah among themselves. Tapi kali ini kita melihat apabila banyak rata-rata ahli parti bersuara di Facebook, di TikTok, rasa marah, terutama dengan tindakan DAP yang sedikit pun tidak ada rasa simpati. Saya anggap contoh mudah, kita sebagai bapa, tiba-tiba anak kita kena tangkap, ada kes lah. Anak kita dijatuhkan hukuman. Adakah kita nak pergi depan bapa dia, kita nak beritahu pada muka? Bagi saya itu biadab. So tindakan biadab itu yang tak dapat diterima oleh ahli parti. Kita faham, kita menghormati keputusan undang-undang, tetapi menghormati dan merasa simpati itu different thing. Sekurang-kurangnya kita menzahirkan rasa simpati atas apa yang berlaku. Sebab Datuk Seri Najib juga punya jasa buat negara. Tak boleh dilihat semata-mata atas satu kesadaran menutup apa kebaikan yang beliau pernah buat. So bagi saya apabila isu tersebut wujud, dia menimbulkan kemarahan besar ahli parti. So bagi saya pemuda UMNO ambil keputusan, tiba masa untuk kita jumpa semua ahli parti, dan perjumpaan itu pada asalnya hanya melibatkan Ketua Pemuda Bahagian sahaja, tapi diubah
pada minggu hadapan siapa saja yang berminat, siapa saja ahli parti nak menyatakan pandangan, mungkin ada perkara yang berlega dalam pemikiran mereka nak tanya dan sebagainya, kita buka ruang tersebut ketika convention tersebut. Yang paling penting adalah kita nak memastikan bahawasanya apa juga keputusan dan juga rumusan yang dibuat ketika convention tersebut tidak bersandarkan emosi semata-mata. Ada banyak benda yang kita nak kena fikir. Kalau kita pilih ada yang kata keluar kerajaan, apa kesannya? Maintain dalam kerajaan, apa juga kesannya, dan macam mana kita nak menghadapi PRU akan datang. Semua benda itu harus dirungkai bersama. Sebelum ini kita menyerahkan hanya kepada Majlis Kerja Tertinggi. Paling hebat pun kita masuk PAU kita bercakap. Kalau ahli parti boleh bercakap pun ketika pimpinan di bahagian. Tapi kali ini PWTC mengalu-alukan semua ahli parti. Datanglah, bercakaplah, ceritalah, ruang itu dibuka. Dan kita akan bawa suara tersebut sebagai satu resolusi yang diangkat ketika Pimpinan Agung Pemuda yang diangkat kepada Pimpinan Agung UMNO. Itu yang akan berlaku. Sejauh mana pemuda merasakan bahawa convention kali ini boleh mencapai matlamat yang dah berjela-jela soleh kabarkan tadi? Sebab selepas PRN 6 negeri dulu, pemuda juga pernah membuat satu convention. Dapatan daripada keputusan pilihan raya itu tidak didedahkan dan kita tidak tahu kesinambungan daripada dapatan convention tersebut. Dan sekarang pemuda datang sekali lagi untuk membuat convention yang hampir sama untuk menentukan kononnya hala 7 parti. Tapi kita bimbang perkara yang sama juga berlaku. Ini hanya satu pendekatan pemuda untuk dilihat sebagai populis, tapi sedangkan dia punya kesan atau result dia tak ada. Kalau tanya saya Anggun, saya akui ketika convention yang pertama kita buat 6 negeri, hasil dapatan daripada perjumpaan tersebut dibentangkan dalam mesyuarat Biro Politik oleh YB Dr. Kamal Saleh. Sebab ada beberapa isu yang begitu sensitif dibangkitkan ketika convention tersebut. Dan diserahkan kepada pucuk pimpinan untuk diambil tindakan. Cumanya ketika convention kali kedua kita buat ini, yang paling penting saya kata adalah time frame. Apa yang dipersetujui bersama kita harus laksanakan, dan perlu ada KPI, perlu ada pemantauan apa yang perlu dilaksanakan. Tetapi kita kena faham UMNO ni sikit berbeza. Dia bergantung kepada keputusan Majlis Kerja Tertinggi Parti. Itu UMNO. Kalau kita buat dapatan sekali pun tapi tak dipersetujui oleh Majlis Kerja Tertinggi Parti pun tak membawa apa hasil. Tetapi bagi saya apa yang lebih baik kali ni, kita ada PAU yang semakin hampir. Kita nak menggunakan PAU sebagai satu medan untuk mengangkat apa juga hasil resolusi daripada convention ini untuk diangkat sebagai suara bersama. Kita tak nak bila kita buat satu dasar itu dilihat di peringkat atas. Kita dasar itu merakyat. Maknanya dasar itu ada dasar ahli parti. Hari ini kita memberi ruang ahli parti menentukan dasar parti. Sebab walau apa juga yang kita buat, nak buat dasar apa sekalipun, tapi kalau orang tak merasa dia sebahagian daripada perubahan itu, it will never happen. Sebab kita nak bercakap, kita nak keluar kerajaan. Adakah ahli di bawah bersedia untuk jadi pembangkang sepenuhnya? Adakah ahli di bawah mampu berhadapan dalam keadaan kekangan kewangan dan sebagainya? Kalau kita duduk dalam kerajaan, apakah kita mampu jentera kita nak menerangkan tentang apa hala tuju kita kerjasama politik yang akan datang? Sebab saya agak risau. Walaupun kita menang, kita tengok keputusan di Air Kuning baru-baru ni, saya ambil contoh, jumlah mengundi yang agak rendah keluar mengundi. Tetapi kalau kita tengok dapatan undi Perikatan Nasional tak berkurang sangat. So persoalan besar yang kita timbul sekarang, siapa yang mengundi mereka supaya undinya tetap berkurang. Dan saya yakin ada pengundi baru yang mengundi mereka, yang menyebabkan jumlah undi itu tak berkurang sangat. Pengundi luar tak balik. Itu ada yang kata mungkin dia orang balik, ada kata tak. Tapi kita ambil worst case scenario, ada tambahan pengundi baru yang menyokong mereka tu, utamanya pengundi Melayu. So bagi saya ini perkara yang perlu kita perhalusi dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Sebab saya yakin unjuran keluar mengundi akan lebih tinggi berbanding pilihan raya kecil. Sebab dia akan membawa perubahan kepada pusat dan negeri. So bagi saya, walau apa juga keputusan yang akan dibuat ketika convention nanti, dia akan diangkat dan dilihat bahawasanya dia bukan keputusan yang berdasarkan emosi. Kita perlu lihat ia merupakan satu rasionalisasi yang jelas bagaimana UMNO nak bergerak ke hadapan. Sebab kita faham kita dah kalah banyak kali pilihan raya. Kita tamparan 2018, pilihan raya yang baru-baru ni pilihan raya kecil. Dan kalau orang tanya di mana titik terburuk UMNO, I will say sekarang kita berada di titik paling buruk dalam parti kita. Walaupun kita menjadi sebahagian daripada kerajaan, kita sendiri tertanya, adakah kita pelengkap? Adakah kita ni hanya diletak sebagai parti sepihan yang duduk sekadar menyending dalam kerajaan? Itu persoalan yang harus kita jawab dan rakyat kena faham. Dan kita tengok rombakan kabinet baru ni juga menimbulkan satu polemik besar apabila menteri wilayah bukan diletakkan kepada pemimpin daripada orang Melayu. Dan kita tengok juga menteri kebudayaan
kebudayaan ini dekat dengan orang Melayu, tapi menteri dan timbalan menteri bukan daripada kaum dominan dalam negara. Sudah tentu mewujudkan satu persepsi buruk kepada kerajaan. Melihatkan perkara tersebut, pemuda selalu, Dr. Akmal, selalu berlawan arus daripada apa yang ada. Bila dia melihatkan perkara tersebut, macam Anggun kata, convention dan berlawan arus, dia menampakkan dia menjadi hero dalam satu kaum tersebut. Dan adakah itu strategi pemuda dan sebagai ketua penerangan, adakah itu strategi untuk meningkatkan pengundi, untuk mengundi Barisan Nasional atau bagaimana? Kalau tanya saya pegang kepada satu konsep, UMNO UMNO, United Malay National Organisation. Saya katakan berkali-kali, untuk UMNO menang pilihan raya, pengundi base-nya adalah orang Melayu. Tapi apabila kita melihat bahawasanya kita nak menang pilihan akan datang, it's not depending on pengundi Melayu. Kita perlu sokongan daripada pengundi DAP, pengundi PKR. So on that moment, orang bertanya apakah UMNO sudah hilang roh asalnya. So hari ini perjuangan pemuda UMNO adalah memastikan UMNO tak lari daripada prinsip asal dan landasan yang sebenar. Sebab kita selalu bercakap bahawasanya walaupun kerajaan ini dibentuk, dia tidak mengorbankan apa-apa juga yang telah dipersetujui sebelum ini. Hak keistimewaan orang Melayu, keistimewaan agama Islam, kedudukan raja-raja, semua ni tak boleh disentuh dan diganggu-gugat. Dan kita become as custodian kepada semua isu ni. Kalau tengok Dr. Akmal bersuara, kebanyakan isu-isu yang dekat dengan orang Melayu dan orang Islam. Saya ambil contoh isu stokin. Even though people cakap ni stokin punya cerita apa yang kecoh sangat. Dia bukan soal stokin, dia soal kalimah. Kalimah ni even satu pun salah. Stokin tu dia nak cetak 5 juta tapi satu dia salah, sebab kalimah. Kalimah satu benda yang kita tak boleh nak bertoleransi, sebab ini soal kesucian agama. Yang kedua bercakap pasal isu bendera. Cuma masing-masing ada pendapat masing-masing. Saya katakan juga ketika mesyuarat Esko Pemuda UMNO Malaysia, saya kata isu bendera ni berlaku saban tahun. Bukan dia baru berlaku baru ini. Setiap tahun akan ada isu bendera. Bagi saya, kalau benda itu kerap berlaku, dia soal penguatkuasaan. Undang-undang itu mungkin ada, penguasaan ni mungkin lemah. Saya suka ambil satu contoh. Kalau kita bawa kereta, kita tahu ada kamera ES kat depan, tapi kadang kita tak perasan, kita tekan juga laju. Bila kena tu, kita pergi JPJ pun kata saya tak sedar, tertekan, tak boleh, tetap kena bayar. Dan tapi kalau kita bawa secara berbahaya, kita kena denda laju dan kita denda membawa secara berbahaya. So samalah juga kes bendera. Saya rasa tiba masa kerajaan buat kuasa undang-undang yang jelas. Sengaja ke tak sengaja ke denda. Tapi kalau sengaja, dendanya lebih teruk. So bagi pemuda UMNO, kita nak pastikan bahawasanya semua nilai-nilai ini tidak dicemari. Sebab itu katanya Dr. Akmal Saleh, kenapa beliau agak lantang bersuara tentang isu-isu dekat orang Melayu dan orang Islam ni, bukan soal dia nak jadi hero. Sebab tak ada siapa nak bersuara. Kalau isu kekemat ni, PAS pun tak bersuara. Kalau isu bendera, parti lain tak bersuara. Tapi kalau kita perasan, orang asyik tengok UMNO je. Tengok. Orang tak pernah balun PAS. Orang tak pernah balun Bersatu. Bila ada isu orang Melayu, tengok UMNO senyap. So kalau semua orang senyap, tak ada siapa bersuara, siapa nak bersuara? So bagi saya memang lumrah pemuda UMNO. Anggun pun pernah duduk dalam pemuda, Dad pun duduk dalam pemuda. Soal pertembungan tajam antara kepimpinan tertinggi dan pemuda ini bukan benda baru. Ini benda biasa sebab idealism yang berbeza. Kalau dulu pun kita ada kaum muda, dalam sejarah kita sendiri pun, orang muda dengan orang lama ni tak boleh duduk sekali. Sebab orang muda ni kadang-kadang dia nak tengok perubahan tu sekali mata. Buat hari ni, esok ada result. Orang tua-tua ni kata pelan-pelan, jangan kelojoh sangat, nanti terjatuh. So bagi saya ini pendekatan yang berbeza, tetapi selaku kepimpinan tertinggi parti, kita nak pastikan supaya pertemuan yang tajam ini tidaklah sampai melukakan siapa-siapa. Tapi itu yang disebutkan tadi sebagai retorik. Ya. UMNO bermain dengan retorik ini daripada dulu. Bahawa pemuda kena radikal, nanti orang tua akan tenang-tenangkan. So bila retorik ini bermain daripada tahun ke tahun, sehingga sudah mungkin 60 tahun ada kot. Dan itu menyebabkan roh Melayu yang dicari oleh UMNO yang macam Saleh cakap tadi tu, kita dah tak jumpa. UMNO bercakap tentang orang Melayu, tentang perjuangan, tentang hak keistimewaan semuanya. Tetapi pada hari ini, kawasan-kawasan yang didominasi oleh orang Melayu, parti lain yang menang. Tidak disokong. Kita dah bukan lagi juara di kawasan-kawasan Melayu. So macam mana yang dikatakan tadi, kita tu masih relevan untuk orang Melayu? Kalau tanya si Anggun, penolakan orang pada UMNO ni ada banyak sebab. Kalau kita ingat 2018, antara salah satu faktor yang menyumbang kepada penolakan orang pada kita adalah isu GST dan MDB. 2018 very clear. Pada pilihan raya yang lalu ini,
ketika ada satu parti yang dilihat mampu menggantikan UMNO, kewujudan Perikatan Nasional ketika itu. Dan UMNO juga adalah satu batang tubuh yang juga berjuang katanya untuk orang Melayu dan orang Islam. Dan satu lagi PH. Kalau kita lihat kepada siri pilihan raya di Melaka dan Johor, ketika itu kita ada satu batang tubuh, Datuk Seri Najib Razak, yang membantu sehingga kemenangan kita di Melaka dan Johor. Tapi the difference is we losing him ketika kita menghadapi PRM. Dan kita berhadapan dua musuh pada masa yang sama. Kita dah lost. Nak serang siapa ni? Nak serang PN ke nak serang PH? Sebab kita terlampau banyak musuh. Tapi kedua-dua musuh kita ni sepakat serang kita. So kita punya machinery tidak bersedia menghadapi serangan yang bertalu-talu. Dan kita punya investment, kalau kita tanya Anggun daripada dulu, AI kita lambat ke belakang. Boleh sebut orang sibuk dengan Facebook, kita belum lagi dengan Facebook. Tiba-tiba kita duduk di Facebook, orang dah pergi ke TikTok. Betul. Now kita masuk TikTok. Dan I keep saying that bila kita ada di TikTok dan kita selalu rasa okay dan kita dah ada kat TikTok, kita tak boleh sekadar ada. We need to become a champion kat TikTok. Kalau kata buat video pendek, semua ada buat video pendek. Buat podcast, semua ada buat podcast. So apa yang perlu jadi game changer untuk kita lebih dekat dengan orang muda? Kadang-kadang orang merasakan macam UMNO ni terlampau eksklusif. Contohlah, orang selalu sebut Wabi Sanusi yang kita terlalu tengok di Kedah. Ini kita kena belajar. Walaupun dia karaoke malam-malam, kadang kita rasa apa mesti besar kerja karaoke. But kita realize or not, there's a game changer. Dia interact directly dengan semua audience dia dalam tu. Tapi kalau macam kita buat podcast, kita panggil menteri, kita duduk, kita communicate dengan menteri, kita tak communicate dengan audience yang ada dalam live kita. So there's a different thing kita nak kena faham. Sebab rakyat nak kena rasa dia dekat. Kalau kan, menteri-menteri kita memanglah tak boleh nak buat macam tu. Sebab dia banyak lagi tanggungjawab lain yang dia kena buat. Daripada dia duduk depan live, entertain sebahagian audience yang ada, dia nak kena kejar benda-benda lain. Menteri-menteri kita jaga benda-benda yang boleh dikatakan penting, seperti MITI kan. Jadi macam mana? Tapi takkan dia nak berkaraoke je. Tak. Dia yang UMNO ni dia banyak berkhidmat. Tapi dia tak disukai. Saya lebih suka macam ni. Kita selalu guna medium yang lama. Kita harap penerangan, kita harap ada video kita buat, ini yang kita dah capai, ini yang kita dah capai. Kadang-kadang kita kena faham orang kita ni tak suka membaca. Dia serius. Betul. Memang tak suka baca. Even kalau kita bagi dia pamphlet pun dia tak nak ambil. Padahal free pamphlet tu. Sebab dia tak suka baca. That's a problem. Bukan kata bangsa kita lemah. Tak. Saya rasa budaya itu sebab dia orang lebih suka tengok kat handphone dan sebagainya. Dan yang kedua pula, mereka nak rasa dekat dengan pemimpin tu. Percaya cakap Siang Gun, pengundi Bukit Antan ada 95,000. Mustahil dalam tempoh itu saya boleh engage semua orang. Mustahil. Tapi macam mana saya nak engage diorang? Pertama, melalui media sosial. Macam mana kita nak masuk melalui media sosial? That's why kalau tengok ada gerak kerja, kita dapatkan nombor telefon, blast apa saja yang kita dah buat. Tetapi dalam konteks pemimpin nak berkomunikasi dengan rakyat, kita tengok macam mana Tengku Zafrul buat. Dia boleh je suruh pegawai dia buat video cerita pasal apa-apa juga perjanjian. But he himself, dia pun sibuk. Tapi dia buat, dia nak cerita sebab dia nak rakyat tahu I'm lead, I'm master on it. Sekarang ni kita berkhidmat tapi rakyat tak tahu apa yang kita buat. Tapi kalau kita biar menteri kita cerita, ini yang saya buat ini hari, at least you take 1 hour, 50 minutes you cerita apa yang you buat, ke mana you nak bawa kementerian ni pergi, apa yang dah buat kat kawasan you. And ada beberapa minit you communicate dengan diorang. You tengok macam Wabi Helmi baru ni saya tengok, dia nak buat program larian duyung antarabangsa. He spend almost 2 hours dia live sambil dia buat persiapan. Sebab rakyat nak rasa macam dia senang nak communicate dengan YB kita. Kadang-kadang kita rasa tu eksklusif, rakyat rasa macam susah tu. Kadang-kadang kita tengok orang selalu bubuh dalam serangan musuh. MB Perak ni ada. But Menteri Besar Perak buat kerja macam-macam. Perak Sejahteranya, Lumik, HTV. Tapi kadang-kadang kita nak bercerita ni, kalau pergi program yang datang tu kita dah tahu dah siapa. Orang muda tak datang. Dan siapa sangka orang muda nak boleh buka, hari ni saya ada nak tengok sekejap Perak Sejahtera ni apa. That mustahil, they gonna do that. Tapi kita kena put some effort macam mana nak engage dengan diorang. That's why saya ada suggest juga pada Menteri Besar, why not bos, 2 minggu sekali you buat live. You cakap, tak payah ada moderator, you cakap dengan rakyat MG Perak supaya rakyat rasa dekat. Kalau kita ingat dulu kat radio ada Dema Tanya Pak Ngah Jawab. Betul. Dia tak boleh jawab pun semua soalan orang. Tetapi orang beratur nak telefon sebab dia nak communicate. Sekarang ni Perak ada program turun, jumpa rakyat. Selain daripada itu, pendekatan di media sosial tu penting. So sebab tu saya kata diorang, kita kalah itu hari sebab kita tak mampu compete dengan musuh kita. Orang dah laju ke depan.
Kita TikTok terkial-kial lagi. Saya dulu pun tak suka TikTok ni Anggun. Sebab bila kita main TikTok, dia kata kau nak tengok perempuan joget dia. Padahal kita tak tahu betapa kuatnya algoritma TikTok ketika itu. Hari ni baru kita sedar. Dan kita dah masuk TikTok. Dan sekarang ni orang dah bergerak ke AI. Dan kita sepatutnya ke arah itu. So investment ini kadang-kadang UMNO agak lambat sikit. UMNO lambat ke atau UMNO kedekut? Dia duit tu ada saya rasa. Tetapi invest something yang dia tak nampak. Ini susah kot. Kadang-kadang benda media ni benda yang tak nampak. Betul. Dan kos dia sangat tinggi dan mahal. So kadang-kadang orang sanggup beli barang bagi dekat pengundi daripada dia nak guna TikTok. Apa yang dapat? So tapi nak ubah that mindset tu, kita perlu ada political will to do it. Kan sanggup to invest lah. Tengok macam PN buat. Dia spend almost saya rasa berpuluh juta untuk ubah algoritma TikTok. Dan ketika itu Anggun kalau ingat Menteri Komunikasi ni orang kita, Anwar Musa. Tapi he done nothing. Sebab apa? Dia pun geram tak dapat jadi calon masa itu. So what was happen? Akhirnya kita kalah disebabkan pertemuan dalam kita sendiri. UMNO ni betul-betul bergaduh sama sendiri. Kalau UMNO ni tak bergaduh, elok, aman, damai, semua buat kerja, orang tengok tak ada isu, saya rasa orang Melayu pilih kita. So itulah daripada pengamatan tu kan. Saya suka yang dia cakap tadi, UMNO ni kalah sebab bertembungan sama sendiri. Macam yang sekarang berlaku dalam sehari dua ni lah. Akmal cakap lain, wanita UMNO cakap lain. Kan? Itu pun dah menunjukkan pertembungan sesama sendiri. So macam mana? Saya boleh kata nampak macam pemuda sebenarnya tak sealiran je dengan presiden. Tak suka presiden ke? Sebenarnya Gun, sebelum kita buat convention ni, kita dah jumpa dengan Presiden UMNO. Saya boleh sahkan Ketua Muda UMNO Malaysia dah berjumpa dengan Presiden Parti dan menyatakan hasrat untuk ada convention ni dan ke mana hala tuju yang kita nak bawa. Dan kita ingat Presiden kata no lah. Dan Presiden say yes, you just proceed. So kita punya program ini kalau tengok buat di PWTC. So dalam kata lain Presiden bless lah ni. Bless untuk kita adakan. Sebab bagi saya dia lebih kepada kajian sepada penggal. Nak tahu status kita, apa prestasi kita, adakah duduk kerajaan ni baik. Kalau kita rasa tak baik, dan kita mesti ada plan yang lain. Daripada pengamatan dah 2025 nak masuk 2026, rakyat sekarang ni dia nakkan kita jujur dengan apa yang berlaku. Kita tak nak ada yang sorok-sorok. Setuju atau tidak perkara tu? Saya setuju. Sebab rakyat tiba masa, saya boleh katalah rakyat dah pandai. Tak macam dulu. Dulu ni kita boleh lah kadang-kadang YB dulu kita tengok 10 penggal, 5 penggal, 6 penggal boleh jadi wakil rakyat. Sekarang susah sebab rakyat nak tengok apa yang you dah buat. Kadang-kadang bila kita jadi wakil rakyat, kita tak boleh nafikan kita perlu engage orang kat media sosial. Kena publish. Kadang-kadang kita tak nak cerita, malu lah. Kita buat kerja sehari tunjuk ke orang tak dapat pahala. Tapi in politics you kena tunjuk apa you buat. Kalau you tak tunjuk, orang kata you tak buat kerja. So bagi saya pendekatan tu kena berbeza sikit. Cumanya dalam isu kita duduk dalam kerajaan hari ni, kalau Dad tanya saya, banyak benda baik yang kita buat. Tetapi kadang-kadang rakyat tak tahu. Rakyat tak tahu sebab pertama, dia tak nak ambil tahu. Sebab dia fikir apa yang dia nak makan. Politik ni sebenarnya, rakyat fikir tentang apa yang dia nak makan. Data yang terketas kita ada. Kita tengok sekarang ni data inflasi turun, ringgit mengukuh. Ni data makro dia. Data makro ni data yang tak diterjemahkan ke pinggan rakyat. Anda faham? Inflasi untuk sara hidup meningkat. Lebih tinggi daripada inflasi yang ada. So maknanya dia memberi gambaran bahawasanya pertumbuhan ekonomi tak boleh cover kenaikan kos sara hidup. So disebabkan itu rakyat rasa susah. Tapi kalau mampu diterjemahkan daripada peningkatan ekonomi yang baik dari segi data makro, diterjemahkan kepada data mikro yang kita ada di pinggan rakyat, rakyat akan rasa lebih selesa. Sebab itu kalau ingat zaman Datuk Najib, kenapa dia buat BRIM? Sebab kalau you nak tunggu data makro tu berubah kepada mikro, it's gonna take time. Dia akan dapat tapi lambat. Tapi macam mana nak cepat adalah dengan injection duit kepada rakyat untuk rakyat berbelanja, ekonomi domestik berjalan. Tapi ini yang kita nak kena faham bahawasanya bila kita terlampau bergantung kepada atas kertas, ringgit hari ni bagus, so ringgit bagus ke tak bagus, orang kampung tak kisah pun. Dia bukan peluang negara. Satu, dia pun tak peduli pun ekspor import. Kita dah tahu aku beli ayam hari ni RM10, esok pun aku nak RM10. Yang kedua pula, bila dalam keadaan tersebut kita nak kena faham bagaimana kita nak educate rakyat. Sebab kadang rakyat kita ni tak faham. Dia rasa dia patut dapat semua benda. Berpada-pada tu tak ada dia. Kalau kita kata nak bagi 100, kadang-kadang orang yang gaji RM9,000 pun beratur nak ambil 100 tu. Itu benda yang tak betul. Sebab tu saya tak setuju ketika kerajaan bagi RM100 kat semua orang. For what? Sedangkan you bercakap kita nak berjimat cemat. Tapi you bagi duit kepada orang yang tak sepatutnya dapat. So itu menyalahi
konsep yang kita nak bantu kepada golongan sasar itu salah. Tapi apa boleh buat, kerajaan nak bagi je lah. Tapi bagi saya konsep tu tak betul. Dalam masa yang sama kita bercakap nak jimat, masa sama kita membazir. So macam benda yang tak kena lah. Penerangan yang nak diberikan tu tak sampai. Okey, tu maknanya setuju. Daripada apa yang pengamatan daripada 3 tahun kita lihat yang bersuara ni ada 3 orang je daripada pemuda. Dr. Akmal, Hafiz, yang soleh sekali. Yang lain-lain ni saya tak kenal. Adakah mereka buat kerja di belakang atau memang tacticalnya begitu? Sebab dulu nampak esko-esko pemuda ni dia akan bercakap daripada negeri ni. Yang ni tak keluar. Adakah memang main satu pelakon utama Dr. Kemal sahaja atau bagaimana? Saya kata begini, dalam pemuda UMNO ni zaman ini dia nama pemuda cara kita anggun ni. Kita bagi kebebasan untuk semua orang nyatakan pandangan dan pendirian. Tapi kalau tengok dari segi ketua pemuda UMNO Malaysia sekarang, dia selalu ke depan. Macam dulu kita tengok KJ ni bercakap ni on certain things. Selepas ESCO dia bercakap. Tapi dalam pemuda UMNO Malaysia, tak sebab kita cakap, bos kita dah cakap lah. So whatever that he said, we just support lah. Apa kita boleh buat. Cuma kadang-kadang ada benda yang mungkin rumit sikit, kita terpaksa rungkai, terpaksa cari jalan yang berbeza sikit. Dan kadang-kadang kita ada juga tak sama pendapat. ESCO Pemuda Malaysia ni dia lebih menariknya, semua orang boleh bagi pandangan walaupun berbeza. Saya ambil contoh macam isu pendidikan. Kalau ingat kecoh baru ni, kes Zara Khairina, kes pendidikan, isu buli, macam-macam masalah, isu peperiksaan bocor. Dan ketika kita bersyarat ESCO Pemuda Malaysia, masing-masing bagi pandangan. Ada yang kata ini salah cikgu, ada yang kata ini mungkin salah kementerian, ada yang kata ini mungkin salah mak bapak yang tak bagi kerjasama pada sekolah. Dan masa itu kita pemuda UMNO nak keluarkan kenyataan media. Dan saya ambil pendekatan ketika itu sikit berbeza. Saya kata why not? Daripada kita mencari salah siapa, why not kita rungkaikan isu ni bersama. Dan itulah munculnya Rimbun 1.0, meja bulat, berbincangkan tentang sistem pendidikan negara, supaya kita boleh panggil stakeholder semua bagi pandangan masing-masing. So that's how different it is dalam pemuda UMNO sekarang. Dia tak semestinya ada satu pandangan, ada banyak pandangan yang berbeza. Dan kalau tengok dalam isu bendera pun ada ESCO yang berbeza pandangan dengan Dr. Kemal Saleh pun. Tapi kita tak pernah ambil tindakan sebab kita memberi ruang masing-masing ada pandangan masing-masing. Sejauh mana pula pandangan-pandangan pemuda ni yang setakat ini nampak ada kesan, ada impaknya? Sebabnya macam Rimbun tu sendiri, memang kita pemuda UMNO yang membawa suara-suara tersebut. Tapi menteri je pun bukan daripada UMNO, bukan daripada Barisan Nasional. Siapa nak bagi you mileage? Betul. Sebab dalam politik ini akhirnya adalah tentang kuasa, kepercayaan dan menang untuk pilihan raya. Dan walaupun kita masih di dalam gabungan yang sama, tetapi jauh di sudut hati kita tetap memandang rakan-rakan yang sepergabungan kita ni sebagai lawan. Cuma bezanya mungkin lawan yang secara berdepan atau lawan yang secara senyap-senyap. Contoh macam yang convention ni, salah satunya yang saya rasa UMNO sudah mula ada sentimen memandang DAP sebagai baggage kepada kepercayaan undi Melayu kepada kita, kepada Barisan Nasional contohnya. Jadi macam mana Soleh merasakan? Kalau kita rasa DAP jadi satu ancaman buat kita, DAP feel the same way. Sebab mereka ni dulu antara yang kuat menyerang UMNO, terutama ketika zaman Datuk Seri Najib, MDB dan sebagainya. Hari ini mereka seolah terkunci mulut, tak bercakap sekali lagi. Penyokong mereka marah, bercakap dia akan bergaduh dengan UMNO. But kalau kita perasan ucapan yang dan kenyataan dia keluarkan UBI dan sebagainya, tak pernah sekali pun ada penafian daripada kepimpinan DAP pusat. Betul. So maknanya mereka pun dalam dilema. Even UMNO sendiri pun, saya boleh katalah habis-habis pun ada kenyataan jangan curah minyak dalam api. Sebab everyone jaga sentimen masing-masing. Dia ada garis merah yang masing-masing tak boleh cross. Tapi somehow dah ada yang cross. On that time, masa dia jadi macam itu, semua orang macam tertanya-tanya, adakah ini kenyataan rasmi DAP ataupun individu ataupun macam mana. Tapi yang berbezanya tidak ada penafian daripada kepimpinan DAP. So saya boleh kata keadaan lebih agak tegang ketika ini. Dan UMNO tak boleh dilihat seolah-olah dibuli. Walaupun kita tak banyak kursi, kita pun tak nak rasa kita dibuli. Dan that's why kalau tanya, dia ada retaliate yang sangat kuat daripada ahli akombi parti UMNO. So kalau tanya saya, sepanjang kita hadapi pilihan raya di Kelantan, Terengganu, kita tak boleh nafikan
isu yang selalu bawa AMDAP. Walaupun kita terang berkali-kali Anggun pun terang, semua orang terang, even MB Perak terang berkali-kali. The moment isu AMDAP ni keluar, dia macam racun yang tak boleh nak buang tu. Ada saja. So bagi saya, sebab ini pun doktrin yang kita terapkan lama pada orang UMNO. DAP ni musuh kita, sebagainya. Dan DAP pun cakap benda yang sama. Sebab ada benda yang kita tak bawa nilai yang sama. Macam kita akan bercakap soal keistimewaan orang Melayu, tapi kita tak pernah berlaku tidak adil kepada bangsa lain. Tapi DAP membawa Malaysia. So dua benda yang daripada awal pun dah tak sama. Tetapi kita gabung dengan kerajaan sebab kita fikir kestabilan politik. Itu saja. Tetapi kita selalu sebut, dalam mana-mana badan gabungan, menghormati satu sama lain tu amat penting. Tak kisahlah macam mana keadaan, kita faham itu kawan kita. Sentimen tu kena jaga. You seronok Datuk Najib kena tangkap, you diam je lah. Apa you nak cakap, you nak celebrate? Tak boleh. Dia kena celebrate untuk memastikan penyokong-penyokong dia nampak bahawa dia masih lagi memegang apa yang mereka perjuangkan sebelum ini. So dia orang kena celebrate. Bila dia orang celebrate, kita melenting. Sebab kita rasa macam pak kita kena kan. That's why saya kata on that time is a deal breaker. Deal breaker yang berlaku dalam kerajaan perpaduan. Dan saya nampak sendiri Perdana Menteri pun tak berani nak masuk campur dalam isu ni. Jadi bagi saya ni dia biarkan terbuka. Dan luka ini tak ada siapa yang rawat, dia akan jadi lebih parah. Yalah, Perdana Menteri dia tengok lah, dia perhati kan. Nanti belakang dia datang lah kan. Dia selesaikan macam mana. Tapi saya nak tanya, kita selalu berceritakan tentang kita menerangkan, Tok Syarani menerangkan tentang UNDAP. Daripada pengamatan, ada tak DAP ni menerangkan pasal UNDAP ni? Saya pernah cakap dulu. Saya dah cakap berkali-kali. Tapi orang marah lah. Saya kata daripada dulu, yang asyik nak membersihkan DAP ni kita. Betul. Ni bukan DAP yang dulu. Ni DAP yang baru. DAP ada dua kaum. Ada satu fraction A, ada satu fraction B. Ini fraction B dia lebih lunak dengan Melayu. Tapi perasan tu tidak, tak ada sekali pun pemimpin DAP berceramah depan orang penyokong dia. Ini bukan UMNO yang dulu. Ini UMNO yang baru. Ini UMNO yang baik. It never happen. Tapi setiap kali saya bercakap itu, orang marah lah. Habis kalau dia dah kita tahu macam tu, kawan lagi buat apa? Saya nak kata kita berkawan, saya sendiri pun di Bukit Gantang kita tak ada DAP pun. Kita pun saya rasa, I think quite sometime kita tak pernah duduk bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan yang baru. Pemuda. Last kita jumpa masa Ketua Pemuda yang lama, Calvin. Lepas tu tak ada langsung mesyuarat yang dibuat. Dan itu salah satu yang menyumbang kepada tidak ada asimilasi. Kita tak kenal hati budi dia orang, dia pun tak kenal hati budi kita. Sebab itu kalau perasan, Ketua Pemuda DAP yang baru, DAPC sekarang ni, setiap kali kenyataan dia akan serang Akmal Saleh. Kalau perasan, dia akan serang UMNO dan Akmal Saleh saja. Dan Akmal Saleh akan serang dia balik. So maknanya, saya boleh kata untuk duduk sekali tu agak sukar dalam keadaan pertembungan yang tajam macam ini. Tapi macam berbalik pada yang saya cakap tadilah, apabila pertembungan ni berlaku, Akmal diserang oleh ketua DAPC ni, DAPC serang Akmal. Sebab pada saya lah, kedua-duanya hanya untuk kepentingan peribadi saja. Sebab DAPC ni dia memang bertanding dekat Kampar kan. Yang kita tahu dia tak perlu undi Melayu pun. Betul. So bila dia bantai Melayu ni, dia tak kisah. Sama juga macam apa yang Akmal buat. Apabila dia bantai DAP, so sebab dia nak secure dia punya undi Melayu dia dekat Merlimau. Jadi tapi Akmal sedar tak, apabila serangan-serangan dia ni sebenarnya menguntungkan dia, tetapi pada masa yang sama dia memberi kesan kepada rakan-rakan yang bertanding di tempat lain yang memerlukan undi bukan Melayu. Betul. Saya rasa macam ni, dia bila undi Cina satu ketika dulu menyokong MCA. Kita enjoy on that moment. Dan tiba-tiba hari ni undi Cina pergi kepada DAP. Dan DAP punya cabaran hari ni to show that, dan dia ni bukan MCA 2.0. Ini cabaran pada DAP sekarang. Sebab dia orang tak nak dah sekali orang Cina cakap engkau dengan MCA tak ada beza. Sama je. So bagi saya dia akan, sebab tu saya kata bila kita nak hadapi pilihan raya yang akan datang, kita akan masuk pilihan raya umum. Andai kata kita pergi dengan DAP, on that moment DAP akan tunjuk dia lah yang paling pejuang kepada masyarakat Cina. Dan UMNO sekali lagi akan bercakap tentang kita adalah pejuang Melayu yang asli. Dan masing-masing akan menggunakan istilah-istilah yang mungkin sikit tajam, yang mungkin akan menyebabkan siapa-siapa pun terluka. Let's say lah
DAP ada bercakap sekali lagi pasal tanah 99 tahun. Masa kempen, apa jadi kepada undi Melayu pada UMNO di sini? Dia akan jadi masalah kita. Kalau kita pula bercakap, kita takkan sesekali benar 99 tahun tanah ini diluluskan, apa pula reaksi DAP kat sini? So bagi saya, kita memang tidur satu bantal dalam kerajaan tapi mimpi kita tak sama. So saya rasa it's quite difficult. Saya dah kata berkali-kali, sangat sukar. Sebab tu saya pernah katakan, biarlah pilihan raya akan datang ni, everyone go solo. Tapi sebenarnya situasi DAP dengan UMNO ni lah, saya melihat lah, ini secara peribadi, DAP kalau dia memutuskan hubungan dia dengan UMNO, dia tak rugi apa-apa. Contoh macam UMNO putuskan hubungan. UBY menang 50,000 lebih kot. Betul. So dia tak rugi apa-apa. Dan kalau benda ni merebak ke seluruh Malaysia pun, tak jadi efek. Kursi-kursi yang didominasi oleh DAP tak akan terkesan. Tetapi UMNO pula sekiranya masih meneruskan hubungan ini dengan DAP, undi kita terkesan. Sebab penyokong-penyokong kita bukan macam penyokong PAS tau. Penyokong PAS ni dia walak. Undi A kata pemimpinnya, semua ni undi A. Dia tak fikir dah. Dia tak fikir ya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok pun, yalah contoh lah, saya nak bagi satu contoh lah. Kalau kita bagi semua pemimpin ni bercakap, saya tak rasa lah Parlimen Langkawi tu boleh menang. Tapi sebabkan waktu itu direction Perikatan Nasional ni yang mana kita tahu tulang belakangnya PAS, kita nak orang ni semua pun pergi, undi-undi kita lari juga ke sana. Jadi sekarang ni saya melihat, ini pandangan peribadi saya, Soleh, UMNO kalau terus dengan DAP, kita tak boleh menang pilihan raya. Undi kita banyak lari. Pujuklah macam mana pun, sentimen Melayu yang kita telah doktrin daripada sebelum merdeka lagi tu, DAP ni adalah musuh kita. Itu yang bermain dalam pemikiran orang Melayu ni. Saya boleh kata anggun macam ni. Ini soal naratif yang kita nak bawa. Naratif ni macam kita order nasi. Kita nak makan nasi goreng. Orang tu datang bawa kita nasi goreng. Kita rasa tak cukup pedas ni. Kita bagi balik. Samalah naratif. Kita dah bawa naratif bahawasanya kita bersama dengan kerajaan ini sebab kestabilan politik, titah yang di-Pertuan Agong. Macam-macam. Ini naratif yang kita bawa. Sedar atau tak sedar, bila kita hadapi pilihan negeri, kita kalah teruk. Sabah kalah teruk. Dan ini memberi gambaran bahawasanya naratif itu tak boleh diterima oleh orang Melayu dan penyokong UMNO di luar bandar. So UMNO sedar lah ni. UMNO sedar. So kita kena ubah naratif kita. Sebab itu bagi saya, convention yang kita buat ni supaya kita ada satu naratif yang baru yang kita nak bawa. Tapi tidaklah sampai kita nak buat keputusan keluar kerajaan sekarang, kita nak gabung orang ni. It's not about gabung siapa, keluar kerajaan is different thing. Tetapi kita nak faham dulu kat mana kita duduk sekarang. Kalau kita tak sedar kita duduk kat mana, kita tak tahu kita duduk zon selesa ke tak selesa. Kadang-kadang yang jadi menteri ni dia rasa kita dah duduk zon selesa sebab dia jadi menteri. Tapi hakikatnya parti tak duduk dalam zon yang selesa. Hari ni yang kita buat convention nak tahu UMNO duduk kat mana sekarang. Kalau rating tu 1 sampai 10, nombor apa? Kalau nombor 1 dan kita rasa kita selesa, tu bohong lah. Kalau full marknya 10. So bagi saya ni kita nak tahu masa convention ini UMNO berada di mana. Adakah ahli parti sokong kita? Semua? Tak. Problem pada kita. Adakah penyokong atas pagar yang dulu sokong UMNO kembali sokong kita? Tak. So kita nak tahu, nak menang ni based on numbers. Kalau ahli parti tak sokong, penyokong atas pagar tak sokong, kalau kita dengan DAP, macam mana kita nak mengajak orang sokong kita pilihan akan datang? So sebab itu bagi saya sebut berkali-kali, UMNO untuk menang pilihan raya tak boleh depends on kekuatan pihak kawan-kawan kita ni. Kita nak harap DAP untuk kita menang. So buat apa kita ada UMNO? Saya dah kata UMNO kena menang atas base undi dia. Undi Melayu, satu perkara. UMNO ni parti yang moderate. Kalau kita pergi dengan PAS, kita nampak too far right. UMNO ni parti yang moderate. Orang Melayu yang kita nak bawa tidak terlampau ekstrim ke kiri dan ke kanan. Tengah-tengah. Pada masa yang sama juga, kita nak kena tunjuk bahawasanya UMNO ni parti masa depan. Ini lagi soalan besar. Adakah kita boleh tanya orang muda, did you see UMNO as a future as a government in 10 years? Kalau orang muda pun tak rasa UMNO ni boleh memimpin sebagai satu parti solo, dan kita pun ada masalah. Kita nak jadi parti masa depan macam mana, Soleh? Katakanlah paling banyak kita boleh bertanding kursi dalam pilihan raya akan datang 50 kursi lah. Dan kita pun tahu kita ada rakan-rakan yang lain. PKR pun nak kursi, PAN pun nak kursi kan. Jadi kita kena beda-beda. Nasib tak baik, saya jangkakanlah kita akan banyak dapat kursi di sebelah Kelantan, mungkin Terengganu,
Kedah. Yang mana tempat-tempat ni Pakatan Harapan pun tahu kan. Kolu lah kan. Jadi kalau kau bertanya 50, kau dapat juga dalam jumlah 30, yang macam kurang. Sekarang 30. Silap-silap mungkin lebih kurang. Betul. Parti masa depan apa ni? That's why saya sebut. Untuk orang tengok, kita kena back to the basic UMNO ni apa? Parti Melayu. Sebab tu saya kata daripada awal tadi, saya tak gesah UMNO pergi Solo. Saya tak bersetuju ada hujah kata UMNO tak boleh pergi Solo. That for the past 15 kali pilihan raya UMNO pergi Solo. 15 kali. Tiba-tiba kali ke-16 ni UMNO tak ada kekuatan pergi Solo. Sedangkan kita ada jentera yang sama. Cuma kenapa kita kalah, kita tak faham. Punca kita kalah itu hari pasal apa? Adakah kita kalah itu hari pasal jentera kita tak kuat? Jentera kita kuat je. Kita kalah sebab rakyat tak merasa UMNO ini parti yang dia boleh harap untuk lead dan jaga orang Melayu ketika itu. Disebabkan naratif, orang berkata pemimpin kita terpalit dengan rasuah, UMNO nampak tak amanah. So kalau itu isu dia, untuk hadap pilihan raya akan datang, bukan soal pergi Solo tak pergi Solo. Adakah UMNO dah nampak bersih? Tapi kepercayaan tu dah terhakis sekarang ni lah. Melihatkan dengan 2018 tu, kita bawa pada 2022, sekarang dah 3 tahun. Kepercayaan tu bukan hakis kepada UMNO saja, dengan semua parti ni dah terhakis. Dengan ada isu yang baru dengan Datuk Seri Mahyudin atau ni apa semua ni. Tapi kita nak menceritakan, soalan dia adalah hakisan kepercayaan pengundi kepada parti politik. Yang mana tadi Soleh kata sekarang ni orang nak keluar mengundi pun jadi masalah. Bagaimana? Kalau tanya saya, semua orang dah jadi kerajaan. Even PAS dah pernah jadi kerajaan, UMNO dah PKR, semua parti dah jadi kerajaan. Dan hari ni rakyat boleh conclude satu je, sama lah. Apa yang beza? Hari ni yang Datuk Anwar Ibrahim buat ni, sama je macam Datuk Najib nak buat tu. Rasionalisasi subsidi. Zaman Datuk Najib kita dah sebut about this. Masa tu belum buat. Tapi sekarang buat. Tapi itu plan yang dibuat zaman Datuk Najib. GST kita buat satu ketika. Tapi hari ni buat SST, tapi diperluaskan dengan e-invoicing. GST lah. Bantuan tunai rahmah, that's BRIM. Dan kita bercakap tentang jualan kedai rahmah, itu KRIM. So maknanya apa yang dia buat hari ni adalah legasi apa yang UMNO buat sebelum ni. Dan kalau mereka kata negara teruk hari ni sebab YMDB, tak betul juga. YMDB bayar hutang dia melalui aset dia yang dipegang oleh Kementerian Kewangan. Hari ni nak memastikan negara membangun tak membangun pada defisit fiskal negara kita. Perbelanjaan fiskal negara macam nak dibuat. Adakah kita rasa hari ni negara kita punya bajet tak defisit sebab kita ada duit banyak, ataupun kita berjimat cermat? That's two different thing. Jimat cermat, memanglah kita tak belanja banyak duit dan kita adalah surplus. Tapi kalau kata kita ada banyak duit dan kita belanja banyak, itu maknanya negara kita sedang membangun dengan baik. Saya nak beritahu semua orang bahawasanya, kalau tengok ketika zaman sekarang, kebergantungan kepada hasil negara, itu penting. Cukai satu, dividen daripada syarikat-syarikat DLC dan JLIC negara. So, kalau tengok kepada apa yang kita ada sekarang, bila mana kita punya sistem pencukaian tak efisien, kita akan memberi tekanan kepada syarikat JLIC, Petronas, syarikat-syarikat negara ni. So, apa yang Datuk Najib buat satu ketika dulu, kita ingat, dia mengurangkan kebergantungan kepada Petronas. Kita fokus kepada sistem pencukaian yang lebih efisien. Tapi hari ni, semua orang malu nak sebut GST balik sebenarnya. Saya cakap dia orang tukar lah nama lain, tak payah berubah G, berubahlah B ke K ke, tapi sistem yang sama. Sebab kita tahu sistem tu baik. So why not kita buat? Jangan, sebab alang-alang dah tak buat macam benda. Dia boleh letak MST kan, Madani Service Tax. Tak kisahlah. Sebab dia orang cakap malu. Kalau nak malu banyak, dia orang nak kena malu. PT-PT yang tak apa, sepatutnya malu lah. Kan, harga minyak RM1.5 tak turun RM1.99 je. Itu pun bukan semua orang dapat. So maknanya saya nak beritahu sekarang, hari ni kita nak kena bina negara ni tolak. Sebab kita dah set up a new government. Tak ada siapa punya manifesto dah. Buat je lah apa yang baik untuk negara. Inilah time je nak buat. Tapi masalah yang kita jadi hari ni, kalau tengok, sama je. Baru ni kecoh pasal kes Farhash. Semua benda ini berlega, dan kita tengok sendiri bila setiausaha politik kepada Perdana Menteri ditangkap pasal isu rasuah. Tapi kita bercakap soal tata kelola. So orang akan cakap, macam mana kau bercakap pasal bersih? Sedangkan your right hand man pun terlibat dengan rasuah. Tapi kalau kita tengok lah kan, itu menunjukkan kerajaan yang ada sekarang, PMX lah contohnya, dia betul-betul firms dengan pendirian dia. Even though dia punya setiausaha politik sendiri terbabit dengan rasuah, habis. Kalau you habis, you khalas. Betul. Dia kena tangkap. Tapi saya nak bagi tahu, tapi UMNO masih lagi terperangkap dalam kerangka Najib Razak. Betul. Saya ambil contoh mudah. Najib Razak ini
ada satu perkara, ini janji yang kita ada dengan kawan. Ini kawan, pemimpin kita yang ada dalam parti. Orang selalu cakap dengan saya, kita kena move on from Najib Razak. Saya tak kata salah. Sebab Najib tak pernah suruh kita stuck with him. Betul. Yeah. Kalau kita perasan semenjak Datuk Seri Najib ditangkap, tak pernah lagi Datuk Seri Najib suruh kita turun ke jalan demonstrasi. Never. So Datuk Najib selalu bercakap, saya mahu pembelaan yang adil. Sebab kalau kita tengok last kali judicial review, hakim terkata seperti Najib tidak diadili dengan sewajarnya. Perjuangan kita bukan soal Najib Razak. Perjuangan kita soal keadilan yang sewajarnya. Satu perkara. Tapi kalau kita kata kita start dengan Najib, kita tak boleh menang, what was happened to PKR? PKR start dengan Anwar Ibrahim until now. Bukan daripada baru. Dia ditubuhkan sebab Anwar Ibrahim. Sampai hari ini Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Watak Anwar Ibrahim diheret sepanjang masa. But they managed to become a Prime Minister. Tapi UMNO slightly different. Kita tak heret nak jadikan Anwar Najib sebagai Perdana Menteri. Tak. Kita tak heret Najib untuk jadi the next President UMNO. Tidak. Tapi hari ini kita bercakap soal Najib Razak perlu pembelaan sewajarnya. Sebab sentimen, simpati bekas pemimpin kita yang kita rasa beliau perlu diadili dengan sewajarnya. Sebab saya rasa kes OMDB ni ada banyak benda yang belum terukai. Selagi mana Jolo tak kena tangkap. Saya kata kita hanya dapat half true of the story. Apa sebenarnya yang berlaku. Sebab saya nak kata, ada orang kata Datuk Najib kena tipu. Bagi saya, orang kena tipu ni tak kira. Kadang-kadang kita pun kena tipu dengan skema. Skema ni dia makin pandai. Dan saya kalau skema yang duduk kerja Bangladesh ke apa dia orang ambil pun boleh jadi skema. Ini Jolo. Bapak segala skema yang ada. So bagi saya modus operandinya lebih hebat daripada itulah. Tapi bagi saya, Datuk Seri Najib ni bukan kita kata kita start with him, tetapi rasa sayang kita pada Datuk Seri Najib tu ada, yang menyebabkan kita rasa simpati untuk beliau dapat pembelaan yang sewajar. Tetapi berbeza dengan PKR, kita tak pernah sebut the next Prime Minister Presiden UMNO will be Najib Razak. Tak, kita cuma nak dia keluar, dapat pembelaan, dia duduk dan berehat dengan keluarga dia. Cukup lah. Tapi itulah dia, satu hikmah daripada keputusan Datuk Seri Najib ni yang saya lihat, dia telah memercikkan suasana panas politik pada hari ini. So sebab itu kalau kita tengok dalam 2-3-4 hari ni, rentetan sampai kan orang kata pada hari kita bersiaran ni, ada orang tanya saya, hari ni memang hari letak jawatan ke Malaysia ke? Kan, bermula dengan kes di Perlis, begitu besarnya letak jawatan kan, negeri yang selalu orang troll ada 8 orang aja. Rupanya negeri yang 8 orang ni berjaya memecahkan apa kata orang, ledakan gunung berapi yang selama ni kita lihat macam senyap, macam aman semua kan. Betul. Sehingga kan Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, difahamkan 4 negeri pengurusi PN juga letak jawatan, termasuk di Perak, di Perak sendiri Datuk Seri Peja kan letak jawatan. Adakah dengan satu saya nak tanya, benda-benda ini melihatkan perpecahan di dalam Perikatan Nasional. Kalau boleh saya katakan begitulah. Kita tak tahu, mungkin diorang letak jawatan PAS akan take over dan mereka masih dalam kelompok yang sama. Saya tak tahu. Pada waktu kita bercakap ini, kita sedang melihat mereka sedang meletakkan jawatan termasuk di Perak. Dan adakah ini memberi kita kelebihan untuk menghadapi PRU yang akan datang, ataupun kita melihat ini adalah sebenarnya apa yang selama ini diselubungi oleh mereka. Sebenarnya semua gabungan pun tidaklah seaman atau sekuat yang kita sangkakan. Bukan UMNO saja. Macam mana Soleh lihat? Sebelum soalan tu, saya nak tanya juga soalan tambahan. UMNO ni bila perkara tu berlaku, selalunya UMNO ni, Barisan Nasional ni tidak menggunakan sepenuhnya. Bila dah berjaya, dah melampak ada pecahan, ada bola tanggung, tapi UMNO ni okey je. Bagaimana? Apa reaksi? Saya pegang macam ni. Saya suka pakai istilah political resentment. Dia political resentment ni jadi apabila kaum dominan rasa tak selamat. Dia akan balik kepada kaum asal. Kaum dominan ni Melayu lah. Saya ambil contoh Sabah. Orang kata dia apa jadi kat Sabah takkan jadi kat kita. I'm telling you, dia akan jadi.
JRS sebelum pilihan raya, isu rasuah dia ni. Semua orang tahu, bukan sekadar cakap-cakap, ada video. Pemimpin JRS tu ambil rasuah, ambil duit, ambil sebagainya. Tapi mereka manage to win pilihan raya itu dalam keadaan yang lebih selesa. Rubin Balang pun menang. Ini lagi terang-terang. So bagi saya ketika itu, saya faham satu perkara. Mereka lebih rasa selamat dengan pemimpin mereka sendiri daripada pemimpin daripada Melaya, daripada parti Melaya. Dia panggil resentment, dia nak patah balik kepada kaum asal. Sama juga dalam kita sekarang. Kita nampak perpecahan dalam PN yang berlaku. Rakyat tak pandangnya ini. Pergi mati korang lah. Tapi masa pilihan raya, rakyat akan pilih yang mana yang aku rasa aku boleh harap jaga aku. Dan kalau dia orang Melayu, dia akan lebih selesa dengan parti yang diwakili orang Melayu dan orang Islam. So bezanya kita dengan parti PN ketika ini adalah kita bersama dengan DAP, PH, dan mereka tidak. Walaupun mereka pergi asing, mereka masih boleh kata kami tak bekerjasama dengan DAP. We still parti Melayu yang masih tak bekerjasama dengan parti macam DAP. So kelebihan tetap pada mereka. Sebab orang Melayu akan pergi balik kepada asal dia. Aku nak pimpin pendukung Melayu. Cuma yang kita boleh cerita ke rakyat bahawasanya dalam PN yang ada perpecahan. Apa yang kita nak kena cerita, kalau dengan bersatu yang mereka dah duduk bertanding pilihan raya, mereka bergaduh. Jadi orang pun boleh tahu itu hari kenapa kita bergaduh dengan PAS. Tapi mereka cuba bertarik naratif seolah-olah kita yang khianat mereka. Macam kononnya hari ini bersatu khianat mereka. So bagi saya ketika ini, kita boleh bagi tahu PAS adalah satu-satu parti yang tak boleh kahwin dengan orang. Dia kahwin dengan PH pun dia bercerai, dia kahwin dengan UMNO pun dia bercerai, hari ni dengan bersatu pun dia bercerai. So tak ada orang yang boleh duduk dengan dia. Sebab kalau tanya saya, dia self-centric lah. Apa yang untung kat dia sajalah. Dan akhirnya hari ni, bila peletakan jawatan semua pemimpin PN ni, bersatu tak ada kekuatan. Kita pun tahu bersatu kena bergantung kepada PAS. Tapi saya boleh katalah PAS ni bijak. Dia tak nak jadi pengurusi PN itu hari pun. Dia biar je Muhyiddin. Sebab dia tahu nak tanggung ni bukan sikit duit nak kena ada. Dan hari ni bila dia rasa tongkat tu tak berguna dah. Saya ingat ada satu kisah orang cerita. Dia kata PAS ni anggap UMNO dengan parti-parti lain ni umpama macam baldi. Saya kata baldi macam mana? Dia kata kita nak ambil buah pelam. Kita ada galah. Galah kita tak sampai nak ambil buah pelam. Kena letak baldi atau batu untuk pijak dan kita ambil buah pelam. The moment kita dapat buah pelam tu, kita buang. So UMNO dan bersatu ketika itu hanyalah jadi batu untuk mereka memijak dan dapatkan buah pelam tersebut. So kali ini PAS panggil UMNO pula nak duduk dengan dia. So adakah kita nak jadi baldi tu lagi? So bagi saya bukan kata tak boleh. Saya kata semua orang, apa kerjasama politik ni dia mesti ada asas yang begitu jelas. Kita tak boleh terburu-buru, tak boleh macam beria-ria nak. Kita kena berfikir dalam suasana yang sangat tenang, waras. Apa kelebihannya kalau gabung dengan orang? Sebab kita kena faham that pembahagian kursi ni benda yang akan boleh buat clash. Betul. Bukan senang kita nak ambil kursi orang yang dah menang dan kita nak bertanding kat situ. Dan kalau lah UMNO bergabung dengan PAS, saya ambil contoh, Muafakat Nasional terjalin semula. It should be a political reset. Maknanya tak boleh berdasarkan siapa punya kursi dia bertanding. Kalau itu boleh dipersetujui, dan saya rasa mungkin ada jalan. Tapi kalau dia kata ikut status quo, jawapannya tak ada jalan. Kita tak boleh bertanding kat Kedah. Betul. Kita tak, Perak pun banyak tempat kita tak boleh bertanding. Even Perlis sekalipun. Bagi saya takkan jumpa jalan pertemuan yang begitu jelas. So saya punya berfikiran kali ini adalah perlu ada pertama pelan transisi dalam parti. Untuk macam saya sebut, orang nak sokong kita ni Anggun, dia tak peduli pun parti tu gaduh ke parti ni gaduh, dia tak peduli. DAP pun bergaduh berkali. PKR kalau kita tengok setiap kali dia punya mesyuarat baling kursi. Lagi ganas sebelum kita punya mesyuarat. Kita tak pernah lagi baling kursi. Menang juga PKR tu. So bagi saya hari ni, orang nak tengok siapa yang nak lead parti kita. Hari ni rakyat nak tengok who's the next future leader yang ada kat negara satu. Sebab saya rasa Anggun kan, saya lahir 1987. Anggun lahir tahun berapa? Tak boleh. Tak cerita rahsia. Kita lahir-lahir tak kan? jual je. Kita lahir-lahir cerita pasal Anwar Ibrahim dengan Mahathir. Betul tak? Betul. Bergaduh situ. Hari ni anak dah 3 dah saya ni. Dah umur kat 40 dah. Cerita Anwar Ibrahim dengan Mahathir masih tak habis. Yang nama Mahathir ni. Bagi saya kan? Bagi saya tiba masa dah lah. Orang barulah. Muka barulah. Tapi nak cerita pasal dah lah muka barulah ni kan. Bukan je parti lain tu. Yang ada ni. Kita sendiri juga yang masih mengangkat diorang ni. Saya rasa dia depends on kita kot. Saya pegang macam ni. Kita tak boleh harap orang lain ubah parti kita.
Allah bersebut Allah takkan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum tu nak ubah nasib dia sendiri. Saya di Bukit Gentang saya buat. Saya nak perubahan. Dan saya bawa diri saya mesti challenge untuk buat perubahan itu. So persoalan saya pada kawan-kawan saya dalam Pemuda UMNO, you nak buat perubahan, you kena berani. Jangan takut. Jangan dengar cakap orang, saya nak lawan ketua bahagian Luang Gun. Ramai orang nasihat, jangan. You bunuh karier politik you. Belum sampai masa. You ni umur panjang lagi, masa depan jauh lagi. Saya tak tahu masa depan jauh tu umur 70 kot. Saya kata the future is now. Perubahan itu perlu dibuat sekarang. Sebab itu saya ambil keputusan itu hari, saya lawan. Sebab saya nak ubah parti saya. Saya nak parti saya nampak segar. Tapi kalau saya seorang tak mampu. Saya perlu lebih ramai yang berada. Kamu boleh lah lawan sebab kursi kamu dipertandingkan. Ada juga orang-orang yang nak melawan, kursi tidak dipertandingkan. Saya tak adalah sebut mana-mana kan. Supayahlah. Bagi saya mudah ya Gun. Dia inilah yang kita kena belajar. Hati-hati kali nak jawab. Sebab saya percaya macam ni. Saya pernah jumpa ada satu orang. Dia kata, bukan saya tak suka UMNO. Dia kata, tapi kami nak bagi signal pada UMNO, kita tak suka apa yang ada sekarang. Kami sayang UMNO. Tapi kalau UMNO tak berubah, kami tak tahulah nak cakap. Dah 2 kali dah kami bagi signal. Tapi UMNO macam tak sedar that signal. Sebab itu saya kata, hari ini kita kena bercakap benda yang betul. Transition kepimpinan harus dibuat sekarang. Peran transisi. Apa contohnya? Tak perlu nak tukar orang sekarang. Maybe jawatan presiden ni hanya valid 2 penggal. Ataupun sepenggal. Tak kisahlah. 2 penggal. Lepas tu kena ada orang baru. Orang faham. Kalau dia ni pun aku tak suka jadi presiden. Habis tinggi pun 2 penggal dia pegang. Takkan lebih dari itu. Dan kemudian pula jawatan Perdana Menteri itu haruslah dipilih collectively di kalangan kepimpinan dan juga akomomi parti. Tak semestinya orang tu presiden dia jadi Perdana Menteri. Sebab yang paling penting ini soal pentadbiran dan masa depan negara. Kita tengok Megawati. Dia memang dah habis lah apa penggalan. Tapi dia tak kisah dia jadi presiden parti. Orang lain dinominate sebagai presiden. Tak ada masalah. So UMNO kena ke arah tu. Ada kepimpinan bahagian. Saya sendiri bercakap benda yang sama. Even saya ketua bahagian. Kalau saya tak jadi calon pun saya tak ada masalah. Kadang-kadang kita ditakdirkan Gun. Jadi pemimpin parti. Jadi calon kalah. Sebab muka kita mungkin tak mesra. Ada orang dia bertanding jawatan dalam UMNO ni kalah manjang. Tapi kalau jadi wakil rakyat, dia yang paling bagus sebagai wakil rakyat. Sebab yang ini kita nak kena faham. Sebab tu kena ada perbezaan yang itu. Biarlah kita jadi parti yang memantau prestasi wakil rakyat. Biarlah wakil rakyat itu buat kerja walaupun dia bukan dalam pimpinan parti. Tak boleh. UMNO belum boleh keluar daripada kerangka tu. Nak jumpa ketua bahagian yang tak perlu jadi calon, ada 191. Mungkin kamu lah satu. Ada 190 lagi. Aku ketua bahagian mesti calon. Menang belum tentu tapi calon. Itu yang jadi masalah. That's why saya suka zaman Tatalah bagi saya Tun Mahathir. Masa jadi UMNO ni kita kena akui. Tun Mahathir ni orang panggil diktator, panggil apa pun, dia tak peduli pun. Because dia tahu apa yang dia nak buat. Dan kalau kita nak pergi protes lah, contohlah Gun, kita tak suka calon yang letakkan tempat kita. Dulu kan kita banyak payung terjun di pusat kawasan kita. Tapi di rumah kita jumpa Mahathir, kita tak mampu cakap sepatah perkataan pun tak setuju. Betul. Rasa takut tu dah tak ada tu. Dulu orang kalau Mahathir panggil ni bukan nikmat tau. Itu bala yang nak datang ke kita. So hari ni institusi presiden tu harus ada kekebalan untuk membuat pilihan. Kita tak boleh biar orang ugut. Saya sendiri ambil contoh paling mudah, pilih ketua kampung. Itu benda yang paling simple. Kadang-kadang ketua cawangan ugut mesti orang. Saya beritahu Tuan Anggun dengan Dad, saya buat pemilihan ketua kampung bukan berdasarkan siapa ketua cawangan. Even saya bergaduh ketua cawangan. Saya kata apa? Saya tak peduli ketua cawangan saya kecewa. Saya lebih kecewa kalau rakyat kawasan tu kecewa ketua kampung saya tak buat kerja. So banyak ketua kampung yang saya pilih di tempat saya yang bukan daripada kalangan ketua cawangan. Sebab saya nak orang yang boleh buat kerja. Yang dia jaga parti lah. Nak serve rakyat ni bukan senang. Dan kadang umur dah 70 pun nak jadi calon lagi pun saya tak faham ke. Saya rasa maybe ada banyak benda yang dalam commission ni kita nak cakap. Yalah bagi saya kan. Tapi saya nak tarik sikit kepada apa yang berlaku dengan PN. Yang berlaku dengan meletakkan jawatan kesemuanya. Dan ada saya terbaca Sanusi menjemput UMNO untuk bersama dengan ni tinggalkan yang lama. Adakah convention yang ada ni akan membawa ke arah tersebut atau bagaimana? Tidak. Sebuah parti yang sebuah persatuan yang tidak ada kestabilan ni. Saya mudah pegang. Kenapa kita nak kena ikut orang? Kenapa tak orang ikut kita? We should
become a magnet lah untuk orang duduk dengan kita. Selalu saya kata, kita kena jadi janda berhias. Orang suka kita. Janganlah jadi janda. Nak bercerai pun kena fikir dah tak cantik janganlah bercerai kan. Betul. So bagi saya, bila kita nak ada convention ini, kita bukan nak buat satu keputusan. No. Kita nak melihat option yang ada. Dan option tu harus datang dengan apa kesan. Kalau kita pilih keluar kerajaan sekarang, apa kesan? Apa yang kita akan hadap? Kita mampu tak mampu? Kalau kita nak keluar kerajaan tahun depan, so what's going to happen? Adakah cukup masa kita? Kalau kita pilih keluar kerajaan, gabung pula dengan kawan ni, dan apa kesannya pada kita? So benda ini yang harus dinilai. Dia bukan kita datang convention ini, kita nak keluar kerajaan semua orang. No. Dia lebih kepada mendengar pandangan dan dibincangkan dalam PAU. PAU ini harus jadi medan satu keputusan harus keluar. Untuk keluar atau tidak dalam kerajaan. Tapi nak keluar kerajaan ni pun bukan senang. Pusat mungkin kita pilih kita nak jadi pembangkang. Dan lah. Pusat keluar, kerajaan masih ada, kita jadi pembangkang. Tapi di Negeri Perak tak boleh. Betul. Kalau UMNO keluar, siapa nak jadi kerajaan? PN tak cukup kursi, PH tak cukup kursi, Pahang pun sama. Nak suruh PN gabung dengan PH, confirm lah tak. Dan kalau kita tengok Negeri Sembilan pun sama. So ada kesan besar di negeri-negeri. Tapi itu mungkin kita rasa kerajaan tak boleh turun. Saya ini kata orang apa telahan lah. Entah kita keluar orang lain sambut kot. Boleh juga jadi macam itu kan? Saya tak terkejut. Tapi sebab ini politik kan. Saya tak terkejut tiba-tiba PAS kata nak duduk dengan. Tapi PAS pun kena fikir dia bertanding atas Perikatan Nasional. Melainkan PAS take over Perikatan Nasional sokong kerajaan. Mungkin itu yang sedang berlaku. Sebab itu kita tengok dah mula pengurusi-pengurusi ni dah letak jawatan kan. Dia sedang buat transisi tu untuk peralihan tu. Dan ya, mungkin boleh jadi. Tapi bagi saya boleh bagi tahulah hutang yang akan dibayar. Hari ni kita duduk dalam kerajaan, kita selesa sebab kita ada bajet, kita ada duit, kita ada engagement dengan orang lebih mudah sebab kita ada peruntukan dan sebagainya. Tapi bila datang pilihan raya, kita tak mampu terjemahkan apa yang kita ada itu sebagai undi menyokong kita. Betul. So bagi saya hari ni, kalau kita nak keluar kerajaan, kita kena ada strategi yang jelas. So macam mana dalam keadaan kita bukan kerajaan, kita nak act as opposition dan kita nak terus jadi dominan. Bukan senang pun sebab 3 tahun ni orang cari kita, minta basikal, minta semua kita boleh bagi. Tiba-tiba lagi setahun kita nak terang balik kat rakyat. Sekarang ni saya dah jadi pembangkang balik dah. Sekarang saya dah tak ada bajet dah. Itu bukan benda yang sangat mudah nak dibuat. Tapi pada pandangan saya kali ini, walau apa pun berlaku, kita tak boleh heret rakyat dalam kemelut ini. Contoh, tiba-tiba kena ada pilihan raya umum lagi sekali. Mengejut. Rakyat marah. Betul. Dan orang akan marah UMNO yang keluar. So kita kena smart dalam buat tindakan. Jangan terburu-buru. Tengok betul-betul. Kalau betul keluar itu jalan yang terbaik untuk parti, kita keluar lah. Tak ada masalah. Tapi keluarlah cara berhemah. Kan? Kita bukan nak gaduh dengan orang. Cuma kita rasa kita tak selesa ada dalam kerajaan. Tapi kena fikir macam mana nak selesai di peringkat negeri pula. Sebab the moment jadi macam itu, Stratcom yang ada kat sini pun pening juga nak bawa naratif yang baru. Betul. Dia bukan senang sebab bukan minggu lepas kau cakap lain, minggu ni kau cakap lain pula kan. Bukan sedang lah. I think it's quite difficult. Tapi bagi saya itulah realitinya. Perkongsian kuasa yang kita hadap. Nak lari sikit daripada ni. Sebab yang ini berulang kali dibincangkan. Walaupun kalah di Perak, kalah kita cuma menang 8. Tapi 59 ni ketua-ketua bahagian dalam keadaan kalah tersebut tu pun orang masih lagi mencari orang UMNO. Dan tapi cari orang UMNO tapi kepercayaan tu tak ada dalam UMNO. Berdasarkan tengok apa yang berlaku. Kenapa benda ni berlaku? Saya pegang satu. UMNO ni United Malay Nation Organization. Tubuhnya UMNO jaga orang Melayu. Itu kita pun faham. Dan cara UMNO bekerja ni, seorang kata kita pernah bersatu, berserta, berkhidmat. Memang kita beritahu kita kerja kita berkhidmat. Dan kita punya perangai orang UMNO ni, bila orang datang pejabat kita cerita susah ni, mesti tolong. Kita nak jawab tak boleh tu tak sampai hati. Sebab kita Melayu. Yang kedua pula, kita akan cari ikhtiar macam mana nak tolong. Kadang-kadang tak ada nak tidur. Dia nak pakai ni duit ni. Padahal kita pun tak ada peruntukan tu. Tapi kita akan ikhtiar cari. Tetapi kalau tengok ada pembangkang, dia akan mudah jawab kami tak ada peruntukan. Sebab dia orang ada gaji. Macam pegawai khas MB yang disebut jadi isu di Perak ni. Gaji pegawai khas 9,180 bersih kalau saya tak ingat lah. 9,180. Saya punya peruntukan tu bayar gaji, sewa pejabat, duit petty cash untuk bagi sumbangan orang tu pun tak cukup. Kena 9,000 tu dapat 9,000 letak pejabat habis.
Yang tinggal duit 300,000 yang dikecohkan peruntukan tu. 300,000 tu bukannya duit boleh bagi orang. Betul. Itu duit untuk projek, buat jalan, buat jamban. Duit tu bukan masuk kat kita pun. Betul. So bagi saya tak ada different, cuma kita jadi manager pada fund tu saja. Ya. So bukan isunya kita nak mengenai siapa. Sebenarnya adun PAS pun boleh jumpa saya. Sorry, saya nak minta ni. Dan ada bajet saya yang dipohon daripada dia. Saya tak ada masalah pun. Tak ada pun saya kata tak boleh. Boleh asalkan baik untuk rakyat. Tu sebab tu saya kata ada banyak jalan untuk kita duduk bersama dan selesaikan masalah rakyat. Tapi kenapa pilih jalan yang satu untuk bergaduh dan akhirnya memberi kerugian kepada rakyat? Saya ambil contoh sejaga terung. Contoh isu sampah. Untuk selesaikan isu sampah, kita perlu telefon PBT lah untuk collect sampah tu. Tapi ada pihak yang cuba provoke, ni kena selesai pegawai khas. Sedangkan saya pun akan buat benda yang sama, telefon MPT, kutip lah sampah tu. So bagi saya ada benda yang tak perlukan duit pun. Sebab mereka boleh masuk jawatankuasa tindakan daerah. Dulu mungkin tak. Sekarang ni ada pembangkang boleh masuk jawatankuasa tindakan daerah. Sama je macam orang lain. So bagi saya suara dia didengari di peringkat kepimpinan daerah. So bagi saya ini cuma retorik politik. Cuma bila UMNO pilih keluar kerajaan, kita ada satu masalah besar. Sebab kita berkadun. Pembangkang hari ni dia masih adun duduk jawatankuasa tindakan daerah. Tapi the moment kita keluar, kita berkadun. Kita dah tak ada kuasa. Kita tak boleh masuk. Kita tak ada local standby. Kita dah tak ada platform. Tak ada platform untuk bercakap. Dan dah tak ada dah purpose ada pegawai khas. Sebab andai kata kita tubuh kerajaan dengan PM di Perak ni lah, Terung tu adanya ada kerajaan. Cakap je ada kerajaan, buat apa nak ada pegawai khas lah kat situ. So ini antara benda yang perlu diperhalusi sebelum apa-apa juga keputusan dia buat. So daripada ulasan Soleh tadi tu kan, tak payah convention. Dah ada jawapan kan? Kita dah ada jawapan, kita dah tahu. Jadi berbalik kepada persoalan pertama tadi, benda ni dibuat hanya untuk publicity ke? Publicity. Tak juga Anggun. Dia macam ni. Isu dia, saya faham. Saya jelas apa yang saya nak buat. Tapi ahli akaumi tak jelas apa yang nak dibuat. Sebab dia ahli akaumi tak nak dia happy. Itu je. Dia terbuai dengan emosi yang sangat yalah, marah. Kita kena keluar sekarang. Tapi nak keluar ni pun, yalah kena buka pintu. Bukan boleh keluar macam itu. There must be a process. Apa timeline untuk kita keluar. Itu penting juga nak kena faham. Dan kita nak mereka faham masa mereka datang tu, kita dengar. We listening to you. Kita faham ini isu dia. Dan bagi kita masa selesaikan. Dan kita akan bentangkan balik kepada rakyat. Pasal PAW, kita akan keluar kerajaan. Macam mana prosesnya? Contoh, kalau keputusannya keluar. Kalau dapatan conversion itu adalah untuk keluar. Tapi kalau keluar di Perak, katalah Bejadah tak ada. Okay. Yang ada ni adalah nampak macam Tok Zainul. Yang mana Tok Zainul pernah ada isu dengan kita. Adakah kita boleh bersama atau macam mana? Saya tak ada masalah. Dari Zainul pun kan kita okey. Saya sebenarnya tak ada masalah. Kita pernah duduk dengan MN sekalipun. Anggun pun duduk dengan MN. Kita ceramah kat tempat PAS. Kita tak ada masalah. UMNO ni lah parti yang paling mudah. Ceramah kat mana? Makan PAS. Kita pergi. Kita pun tak pernah kata ada masalah. Sebab kita dah biasa dengan banyak koalisi dalam gabungan parti politik. Cumanya bagi saya, yang paling penting hari ni, kalau kita bergabung, gabungan yang kita nak bentuk itu harusnya memberi keuntungan pada UMNO. Itu penting sebenarnya. Apa understanding awal sebelum gabung? Jangan kita kalut nak gabung. Keluar betul tak tahu nak buat apa. Sebelum nak keluar mesti ada planning nak pergi mana ni. Cuba bayangkan kalau kita nak keluar dengan bini kita, soalan paling susah apa dia? Nak makan kat mana? Nak makan mana? Tapi kalau kita planning awal sebelum nak keluar, nak makan mana? Contoh kedai A. Keluar tu pergi kedai A. Tapi kalau kita masuk kereta pun nak fikir nak makan mana? Selesai kita balik makan kat rumah je lah sekali. Tapi kadang-kadang kita sebelum keluarkan bini pun, bini dah cakap kedai A dah. Bila keluar lain juga. Bajet tak ada. Betul. Dia sebab dia jenis yang orang kata home trainer ni kan. Dia je betul. Dia je betul. So kita takut gabungan-gabungan kita ni jenis yang macam tu. Dia je betul. Dia je betul. Itu yang masalah sekarang ni. Sebab tu saya kata, untuk kita hadapi apa juga gabungan lepas ni, semua itu perlu dipertimbangkan. Ada ahli akaumi juga yang tak setuju. Bukan semua setuju keluar kot. Ada yang tak setuju, dia kata kita dah pernah kena tipu dengan PAS. Betul. Kenapa nak masuk jerat lagi sekali? So ini pandangan yang berbeza. Ada yang kata kita keluar je lah, tak payah gabung dengan siapa-siapa. Tapi bukan semudah itu. Sebab di Perak ni, kalau anda kata PH dengan PN tak boleh nak gabung, UMNO lah kena jadi sekali lagi buat pilihan. Dah tak nak PH, PN je lah tinggal. Melainkan ataupun kita buat pilihan raya semula. Rakyat pula marah kita. Tak pasal-pasal pilihan raya pula. So bagi saya ini benda yang kita kena perhalusi betul-betul. Bukan kita simply ikut emosi keluar. Kalau nak keluar pun mesti ada benda yang jelas.
Dan saya tak terkejut kalau kita keluar dari peringkat pusat. Betul, kerajaan masih ada. Tapi kerajaan tu sangat rapuh. GPS, GRS anytime. Kalau dia rasa dia tak selesa, dia keluar. So bagi saya, Perdana Menteri pun dalam keadaan yang bagi saya lah takut juga apa yang sedang berlaku perkembangan semasa. So bagi saya semua orang hari ni memanglah ada orang marah kenapa pucuk pimpinan parti tak keluar sekarang. Keluar tu tak semudah itu. Dia perlu ada persetujuan semua. Saya tak nak bila kita keluar, kita pointing fingers. Pasal kau lah so keluar tu hari kita kalah lah. So hari ni kalau nak buat collectively punya decision, kita nak keluar. Dan semua orang tahu kalau keluar akan susah. Yalah, kewangan kita tak stable lah. Tak ada bantuan boleh bagi ke orang. So on that moment kena tanggung sama-sama. Jangan lepas 3 bulan nyesal kita keluar. So, perubahan yang berlaku dengan peletakan jawatan, dengan ada sedikit pentekaran yang berlaku antara PAS dengan Bersatu ini, kita nak usik sikit kita nak tengok lah. kita nak tahu perkara tu. Saya boleh kata sebenarnya yang paling rugi adalah Bersatu. Bersatu boleh rugi. Bersatu cerdik-cerdik kot. Dia ada Zainul kat situ, ada Peja. Ini semua cerdik, takkan kena tipu. Saya rasa dalam keadaan sekarang PAS dah nampak liability-nya pada Bersatu. Sebab tak ada nilai tambah Bersatu ada pada mereka. Bersatu tak boleh bagi duit yang banyak macam dia bagi pada PAS tu 3 bulan raya. Sebab sumber kewangan dia kena sekat, akaun dia kena sekat. So bila pergi pilihan raya baru ni di Sabah pun, PN tak ada sumber kewangan yang begitu banyak untuk membantu. Dan yang menang pun bukan ahli parlimen PN, itu ahli parlimen PAS, Adun PAS yang menang tu, doktor tu. So bagi saya dalam keadaan sekarang, dia seperti ugutan. Kau nak ubah. Sebab isu bermula hanya di Perlis je. Apabila mereka menjatuhkan menteri besar dan naik pula menteri besar daripada Parti Bersatu. On that time, pemimpin PAS akan retaliate. Sebab dia rasa itu status quo dia. Ini kursi aku menang banyak. Tapi dari situ, takkan PAS tak tahu. Dia dah 3 dah MB pun. Bukan, bab 3 tu saya tak kisahlah. Tapi kuasa menentukan menteri besar ni, you boleh cadang. Tapi kuasa akhirnya tuanku. Problem dia yang paling besar, siapa yang bagi SD tak percaya pada menteri besar? That's the issue. Mereka merasakan ini. Adun dia juga. Adun dia 3 orang dia dah pecat. Dia kata kenapa Adun Bersatu tu tak kena pecat? So itu isu yang dibangkitkan oleh PAS. Dia rasa dikhianati, kawan makan kawan. Kalau perasan semua bawa istilah sama, kawan makan kawan. Keluar lah. So saya nampak hari ni Muhyiddin dan semua ni bila letak jawatan ni, saya percaya mereka keluar daripada PN. Ini cuma isyarat kepada PAS. Maksudnya PN Bersatu sudah bersedia untuk keluar dari saya rasa Bersatu akan keluar dari PN. Kalaulah presidennya dah tak ada, timbalan presidennya pun dah keluar, Susah Agungnya pun dah keluar, yang tinggal dalam tu siapa je? Ada PAS je lah. So tak perlu ada PN lah, PAS je lah. So bagi saya hari ni yang jadi kemelut besarnya hari ni, andai kata Bersatu keluar dan dia nak pergi bertanding asing, kat mana kekuatan Bersatu yang ada? That's another issue. Dia akan pecah lagi undi kita. Undi yang mungkinlah undi Bersatu itu hari yang membantu PAS sikit. Undi tu akan lari sikit. Pergi kepada Bersatu. PAS akan maintain dengan apa yang dia ada. Yang setia ni. Dan hari ni pula bila Bersatu tak mampu ada kekuatan yang semacam UMNO. UMNO dah ada struktur, dah ada sistem parti ni very clear, cawangan, bahagian semua dah ada. Bersatu pun cawangan tak banyak. Dan kadang ketua bahagian Bersatu ni pun tak ada kekuatan di peringkat akaun umbi. Hari tu mereka menang disebabkan sentimen dan juga kekuatan jentera PAS. Kalau kita pergi mana-mana pilihan raya, yang pasal bendera semua orang PAS. Kau orang Bersatu. Sebab kita tahu ni kawan-kawan kita dulu. Yang duduk dalam Bersatu ni semua kawan-kawan kita. Dan saya sendiri pun tak terkejut kalau satu hari nanti dia akan jadi macam Semangat 46. Akan dia masuk UMNO balik. Dan saya rasa tu tak mustahil berlaku. Kalau itu berlaku, kita consolidate balik ketumbukan UMNO yang lama. Sebab tu saya kadang-kadang rasa kita kena forgive and forget. Dah lah, benda dah jadi. Benda dah lepas. Kes Muhyiddin Yassin kena pecat dulu pasal kes OMDP juga. Kes-kes yang lain ni semua hilang daripada parti, kes yang sama. So kalau semua orang pilih nak duduk sekali sekarang, UMNO perlu jadi tempat untuk mendakap seramai boleh orang nak bersama kita. Kita tak boleh sombong. Hari ni kita dah berada pada keadaan yang paling teruk. Kalau Bersatu pilih nak keluar dan dia rasa mungkin kita gabung dengan UMNO, masuk balik UMNO, okey. Tapi kalau dia nak kita pergi kat dia, jawapan dia tak. UMNO ni main dia. Sebab tu saya kata kita tak nak sibuk berunding dengan siapa-siapa. Saya tak setuju kalau kita kata nak pergi convention ni untuk kita pergi MN. Tak. Kita nak bincang hala tuju dulu. Belum decide nak pergi dengan siapa-siapa lagi. Kalau nak pergi dengan siapa-siapa, dia bukan semudah itu. Ada syarat. Kita dah belajar kena tipu.
Dalam kita kata kat diorang dulu jangan bergabung dengan PN, senyap-senyap diorang berunding. So bagi saya takkanlah kita nak kena 2 kali. So bagi saya ini benda yang kita nak kena perhalusi betul-betul. Tapi berdasarkan apa yang Soleh kata tadi tu, perpecahan daripada 3 parti ni, parti-parti Melayu ni, adalah parti yang sokongannya daripada Melayu. Kenapa tak disekalikan? Memanglah perlu ada syarat dan semuanya. Tapi adakah disebabkan apa? Ego. Dia macam ni lah. Dia sebab kursi nombor 1. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Jadi simple question. Sebab kita tahu siapa jadi Perdana Menteri dia berkuasa. Kita ingat dulu masa kita duduk dalam kerajaan PN suatu ketika. Masa tu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Walaupun kita ada dapat menteri banyak pun, dia tak sehebat jadi Perdana Menteri. Tapi the moment Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dan UMNO rasa sedikit selesa sebab Perdana Menterinya UMNO. Samalah juga ni. Kalau kita nak gabung, soalan besar ni siapa akan lead? Sama macam kita dalam Barisan Nasional. Kita ada MC, MIC. Kenapa tak gaduh? Sebab dah dipersetujui. Presiden UMNO akan jadi pengurusi Barisan Nasional. Itu dipersetujui. So kalau nak gabung dengan 2 parti Melayu, sebab kawan tu dah jadi presiden. Tiba-tiba aku nak kena ikut cakap engkau lah. Mungkinlah dia tak selesa. Dia nak kita sama taraf. Tapi sebenarnya kita tak sama. Sebab UMNO ni parti yang lebih lama. Parti sistem yang lebih sistematik. Kalau bersatu nak gabung kita, apa jadi ketua-ketua bahagian bersatu yang ada kat kawasan? Dia nak jadi apa dengan kita ni? Dia jadi ahli UMNO biasa balik. Ini pun satu perkara yang kita nak kena faham. Macam mana nak selesaikan kemelut ni. Kita tengok balik semangat 46 itu hari buat macam mana. Apa jadi pada ketua bahagian semangat 46 dalam kawasan tersebut. Samalah juga kalau kita nak bergabung dengan bersatu, apa yang perlu kita buat assimilate kan antara parti tu dengan parti itu. Sama juga dengan PAS. Kita bila dengan PAS ni pun satu hal juga. PAS ni ada satu kelebihannya. Dia walak pada presiden. Dia tak macam kita. Kita kalau presiden kata A, kita boleh kata B, C, D, E. Demokrasi. Kalau PAS, kalau dia kata kamu bukan calon, orang ni calon, dia orang takkan marah. Dia buat je kerja. Tapi bagi saya, PAS pun pandai. Kalau dia tak pandai, dia tak menang lah banyak kursi. Dia pun faham. Dia pun nak nampak dominan juga. So pembahagian kursi adalah benda yang paling crucial. Dan orang kata korang sibuk pasal kursi. Betul lah. Siapa yang pegang kursi banyak, dia menentukan dasar dan polisi negara. Hala tuju negara. Sebab tu UMNO, bukan saya kata tak boleh jadi pembangkang. UMNO boleh jadi pembangkang yang baik. Kita pernah jadi pembangkang apa? 2018. Sebab tu saya suka generasi yang sekarang. Sebab generasi dia boleh jadi pembangkang. Bukan generasi zaman sebelum ni, masa tu masuk jadi esko pemuda. Oh, itu seperti nikmat yang tak boleh dinafikan. Tapi hari ni jadi esko pemuda, kalau tanya saya, nak dapat RM10 pun belum tentu dapat. Betul. Semua pakai duit sendiri. Sekarang ni kalau dah jadi esko pemuda UMNO Malaysia, kita kenal pun 2-3 orang. 3 orang je. Sebab nak keluar pun takut, duit tak apa dah ada. Jadi dah cerita itulah keadaannya. Cantik tadi kita pergi kepada daripada convention dan kita nak dapatkan adakah MN itu adalah keputusan akhir convention. Kita nak pergi ke arah yang berlaku. Tadi kita ada sentuh sedikit mengenai Datuk Seri Najib dengan DAP. Kejujuran politik tu bagaimana. So melihatkan apa yang berlaku tu, masih lagi kita nak tengok isu yang berlaku itu telah membuatkan hati tercalar, sakit hati. Tadi kata kawan, tapi apabila yang berlaku ini dia orang celebrate. Mungkin apa kata Anggun kata tadi, sebabkan nakkan pengundi-pengundi dia masih kekal bersama dengan dia. Dan kita juga menggunakan Datuk Seri Najib untuk kekalkan kepada kita punya ahli-ahli yang ada. Perkara itu bagaimana nak mendapatkan titik tengah tu? Kerajaan-kerajaan, parti-parti. Tapi saya setuju dengan Anggun lah. Kita tak boleh pergi pilihan raya dengan DAP. Betul. I think kalau orang marah, saya marah lah. Tapi saya memutuskan itu. Sebab saya macam naratif dia tak sama dengan kita tau. Macam mana kita nak ubah naratif dia? Adakah kita nak kata orang UMNO lupakan Najib Razak? Pandai-pandai Datuk Najib lah. Kita yang kena buang ni. Kita yang cakap tu kena buang. Yang kedua, DAP nak kata kita biar je lah Datuk Najib ni apa benda semua, kita jangan cakap pasal dia dah. Dia akan hilang sokongan dia. So dua naratif yang tak boleh disekalikan. Kita kena faham dia kontradik. So bila benda ni kontradik, kita nak cari titik tengah tu, saya tak jumpa kat mana. Sebab dah memang benda yang berbeza. Kita nak cari titik tengah ni kalau haluan tu sama. Kau nak ke kanan macam bersatu dengan kita. Dua-dua ni punya orang Melayu tapi parti berbeza. Dan kita boleh titik tengah sebab pasal orang Melayu. Tapi ini dua benda yang sangat berbeza. Parti yang dasarnya berbeza, hala tuju dia berbeza, perjuangan dia sangat berbeza. So untuk duduk sekali ni, itu hari kenapa kita boleh duduk sama? Sebab kestabilan politik. That's the key. Tapi kalau nak pergi belah raya sekali, dia nak bawa benda lain. Dia nak ceramah benda lain. Dia ceramah, dia akan balun kita. Tengok, kita dah bubuh Najib Razak dalam penjara.
kita ni mendukung UMNO, tak sakit hati kita dengan cakap tu. Kita bersakit hati. So maknanya kalau tanya saya tak nampak jalan. That's why saya rasa ini retak menanti belah. Tapi sebenarnya ada yang saya terbaca lah. Dia kata biarlah DAP nak main naratif tu pun, sebab kita tak bertanding di kerusi DAP. Dan DAP pun tak bertanding di kerusi kerusi UMNO. Cuma saya tengok situasi ni dia menguntungkan DAP sebenarnya. DAP betul, dia akan macam kita cakap di kawasan-kawasan dia menang puluh-puluh ribu kan. Betul. Masalahnya bila kita tak pick up isu yang dimainkan oleh DAP ni, kita hilang sokongan Melayu kita di kawasan-kawasan dan pecah yang kita tiga tu. Ya. Sebab tu saya rasa apa yang berlaku ni ada hikmah. Every crisis yang datang dengan peluang yang kita nak kena tengok. Dalam keadaan kita rasa krisis kita dengan DAP, kita pun tak tahu macam mana pelih bila ada krisis. Itu benda yang senyap, dia macam kau banjir sini, tiba-tiba sana pula yang kena pindah. So maknanya krisisnya berlaku serentak. Apa peluang yang ada pada krisis Perlis? Ini UMNO nak kena tengok. Mungkin ada peluang kita dekat situ untuk consolidate balik Malay punya votes. Pada masa yang sama, kita tengok krisis kita dengan DAP. Apa peluang yang ada? Peluangnya menunjukkan bahawasanya selama ini UMNO tak bersetuju dengan semua benda yang DAP buat. Dan hakikatnya apa? Hari ini UMNO bertegas. Selagi DAP tak minta maaf, UMNO takkan sesekali kendor dalam apa juga kenyataan kita. So ada peluang yang kita nak kena tengok kali ni. Cuma rakyat nak tengok sejauh mana UMNO ni punya pendirian. Ke cakap je kan. Kita nak keluar, nak keluar tak keluar pun. Itu antara orang sebut. Tapi jawapan saya daripada dulu, saya pegang kita hanya duduk dalam kerajaan sampai pilihan raya je. Pilihan raya akan pergi asing-asing. So tak terkejut pun kalau kita nak tak pergi dengan DAP. Cuma ini mungkin lebih awal. Itu je persoalan dia. Timing tu. Kita tahu pilihan raya ni is all about timing. Timing tu kena ke tak kena. Tapi isu yang besar je sekarang, apa jadi pada PKR? PKR pun sedang ada defisit kepercayaan pengundi dia juga apabila Rafizi dah tak ada dalam PKR. So hari ni seolah-olah krisis DAP dengan UMNO menutup kelemahan yang ada pada PKR. Tapi PKR more worse than us. Kita menang juga 6. Dia menang 1 je. Dan dia pun turun jentera dia lagi banyak daripada kita. Betul. Dan dia parti Perdana Menteri tau. So tamparan paling hebat pada Anwar Ibrahim sebenarnya. So bagi saya hari ni DAP dia risau kalau ada third force. Kena faham. Kenapa pengundi Sabah boleh sokong Malaysia? Sebab ada satu third force yang dia boleh bagi. Dia takut ada third force, bukan MCA, ada satu parti baru. Dan ketika itu DAP akan hilang sokongannya. So ini kegusaran semua parti. Kita pun risau. Orang Melayu tak sokong kita ni. Ialah macam saya pernah pergi satu sekolah, jumpa dengan cikgu bekas orang UMNO. Saya ceramah dia dekat sejam. Cakap kenapa perlu duduk dalam kerajaan ni cikgu. Kita pun tahu dari hierarki orang paling dipercaya ni cikgu ni antara yang orang percaya. Betul. Lepas berceramah hampir berjam pakai semua fakta kenapa tubuh kerajaan, last kali dia cakap apa saya? Dia kata Solihin, you cakap lah apa pun, kita tak boleh dengan DAP. Dia tak peduli hujah yang kita beritahu. So dia faham saya tak nak DAP. Because dia dah conclude dalam diri dia, aku akan undi siapa parti yang bukan dengan DAP. So hari ni kalau UMNO nak seret sama, mungkin ada kelebihan pada DAP, tapi saya rasa banyak hutang yang kita nak kena tanggung disebabkan perkara tu. Anggun, hampir 2 jam kita dah selesai bertanyakan tentang convention. Kita telah selesai bertanyakan bagaimana dengan MN, adakah UMNO bagaimana. Kita ada berceritakan tentang Datuk Seri Najib, sokongan atau tidak sokongan. Ada kita masukkan tentang DAP. Soalan terakhir. Akan dua yang terakhir. Saya rasa ulasan yang dah diberi oleh Soleh sepanjang kita berbual ni, banyak benda-benda yang sedang hangat sekarang dia berjaya jawab dengan baik lah kan. Jadi soalan saya dia dah jawab dengan bagus tadi. Yang paling penting saya nak tanya tu je, UMNO ni boleh ke dengan DAP? Dia dah jawab, dia setuju saya kan. Saya bagi dia lah. Saya, soalan yang pertama, perubahan yang berlaku, transisi yang berlaku. Yang ini apabila dikatakan untuk mengubahkan suatu perkara. Hari itu kita bercakap tentang apabila politik moden selepas 60 tahun merdeka, menceritakan tentang hak-hak setiap pengundi, yang mana hak-hak itu cukup banyak, yang mana UMNO tak dapat meliputi segalanya. Adakah transisi pemuda ini diterima oleh daripada atas, dan adakah convention yang ada ini membuka mata kepada
pemimpin-pemimpin atas. Perlunya adrenalin. Bukan menukar yang golongan atas, tapi nak ada pendekatan yang baru. Itu yang pertama. Yang keduanya, berakhirnya convention, kemudian PAU. Saya rasalah, ini pengamatan saya. Setiap kali apabila PAU berlaku, balik, dia macam, ada pernah orang tu cakap, dia macam hari raya. Open house, datang, jumpa, makan, seronok, apa, balik, nganga. Bila orang kampung tanya apa yang di PAU tu, entahlah, aku pergi makan. Contoh, perkara tu berlaku. Setiap kali PAU, sepatutnya ada satu gerak kerja atau call for action, apa-apa yang berlaku. Dan yang terakhir, kata-kata terakhir. Apa yang nak daripada convention dan bagaimana penerangan pemuda Malaysia itu nak bawa? Saya pegang begini. Memang akan ada pertembungan. Ada orang tak setuju dengan convention ni, biasa. Tapi saya rasa perubahan ni kita nak kena buat. Saya pernah sebut satu pepatah Minang, nasi kukus siap tersaji untuk hidangan makan petang. Kalau tikus naik haji, ramai kucing mula semayang. Maknanya kita ni tikus, orang kecil je, pemuda. Tapi kalau kita tak buat perubahan, kucing pun dia buat relax. Tapi the moment tikus buat perubahan, nak tak nak, kucing ni kena ikut. Tikus dah pergi haji dah. Kucing pun tengok, tikus pun dah pergi haji dah, kita start semayang dah, semua kita nak pergi haji. So maknanya hari ni convention yang kita buat ni untuk kita ceritakan inilah suara Kombi. Bukan kita saja tau. Kita bawa semua ahli parti datang. Yang tua ke, yang muda ke, bercakap lah. Dan ketika itu kita nak pemimpin tahu yang bercakap itu hari bukan Akmal Saleh. Yang bercakap itu hari bukan Solihin. Yang bercakap itu hari si A daripada kampung ini penyokong parti dah 20 tahun. Si B penyokong parti dah 40 tahun. Saya nak bercakap convention itu adalah ruang untuk orang bercakap apa yang tersirat di hati. Dia mungkin bercakap kat cawangan dia je, tak sampai pun kat kita. Kali ini ruang tu ada. Dan kita nak pemimpin kita dengar. Suka tak suka dengar. Dan kita nak bagi signal, kalau you tak nak berubah, you yang akan diubah. That's the most important message yang kita nak kena bagi tahu. Yang kedua, bila kita buat PAU ni, kita faham. 2 kali PAU. Saya punya kenyataan saya yang terbaru, saya kata, janganlah PAU ini jadi pentas air mata. 2 kali PAU tau adik saya menangis. Pasal kira tu Najib. Pasal keluar video tu Najib menangis. Pasal keluar video tu Najib menangis. Tapi saya faham ahli parti marah, dia duduk kat dalam ni. Tak keluar-keluar pun kita punya janji apa itu hari. Kalau kita jadi kerajaan, kita boleh bantu Datuk Najib. Now, kita dalam kerajaan. Addendum tu pun kita tak boleh selesai. Rasa ayat marah tak? Ayat marah. Ini kes MDB ni semua orang bercakap. Saya ingat 2 hari sebelum kita dapat judgement, orang kata kesnya akan selesai. Datuk Najib tak akan kena sebab dia cuma pengurusi mahkamah. But the things happen differently. So bayangkan macam jatuh di tipe tangga. Itu yang Datuk Najib dapat sekarang. Dan masa tu rakyat tertanya, baik jadi pembangkang. Sebab masa kita duduk kerajaan lah, itu hari lah Datuk Najib masuk penjara. Masa Mai Sabri jadi Perdana Menteri, Datuk Najib masuk penjara masa tu. Dan kemudian ketika zaman sekarang, Datuk Najib tambah lagi 15 tahun, masa kita pula duduk dalam kerajaan lagi. Semua orang kata, apa fungsi kita dalam kerajaan ni? Tak boleh bantu ke? Memanglah kita menghormati lunas undang-undang. Tetapi yang paling penting, prinsip keadilan supaya orang rasa seolah-olah Datuk Najib tak dizalimi. Itu penting. Isu addendum tu semua orang dah rasa macam dizalimi. Sampai dia berjuang seorang-seorang untuk pertahankan yang bahawa addendum tu wujud. So itu yang orang marah. Kita masih ingat kita nak berimpun dekat Putrajaya itu hari, tak boleh. Tak boleh ada impunan. So sedangkan kita kerajaan ketika itu. Itu yang rakyat marah. Dan bila PAU, saya bercakap cukuplah PAU jadi medan untuk drama air mata. PAU tempat untuk membuat keputusan, mendengar suara Kombi. Macam mana nak dengar suara Kombi? Skrip, teks semua disediakan. Kali ini saya uruskan jurucakap untuk semua pemuda. Saya dah bagi tahu, tidak ada skrip, tak ada arahan spesifik. Cakap apa yang penting sebab you mewakili negeri you. You Terengganu. You cakap macam mana Terengganu nak menang. You kena bercakap yang betul. Pemimpin kena dengar walaupun pahit. Sebab saya rasa kita selalu berlapik, tak nak sakitkan hati orang. Akhirnya kita sakit hati. Jadi saya kata dia paling penting jaga diri kita. Biarlah orang tu sakit hati dengan kita sakit hati. Cakap yang betul. Sebab kalau kita asyik nak berlapik, asyik nak tutup, nak sorok bawah kapet, akhirnya apa berlaku? Kita duduk dalam keadaan yang paling buruk sekarang. Dulu kes UMDB, kita ingat Nanggun kita bersuara pasal kes UMDB. Dan ketika itu Ketua Pemuda Malaysia masa tu Khadijah Mauludin pun bersuara. Tapi last minute memang U-turn. Tiba-tiba kita kata tak ada masalah. Tiba-tiba kalah pilihan raya. Tiba-tiba kita serang balik. So bagi saya janganlah buat kesilapan yang sama. Rakyat dah bagi signal.
kita kena baca signal tu betul-betul. Tapi kadang nak bercakap pun, yalah, aku kata semua hati-hati. Saya pun hati-hati juga lah. Tapi I'm telling you, rakyat dah bagi signal 2 kali. So bagi saya bukan soal saya nak tukar siapa-siapa. Transition plan must be very clear. Kita parti nampak sebagai parti masa depan. Terima kasih Saudara Solihin. Cukup sedap hari ni. Betul, sembang tegak, tidak ada berselindung. Kita memang direct tanya, tak ada simpan-simpan. Memang kita nak tahu apa yang berlaku, dan Soleh telah menerangkan sepenuhnya. Jadi terima kasih Saudara Soleh kerana hadir. Sama-sama. Di-integrate daripada kami bersama Saudara Anggun. InsyaAllah kita akan ke episod yang seterusnya. Anggun, ada apa-apa? Bagi pihak produksi, kita juga mengucapkan selamat maju jaya pada pemuda atas usaha untuk convention yang akan dibuat pada 3 hari bulan. Kita setakat ini kita pun tak ada dengar-dengar Presiden kata jangan datang kan. Tapi kalau ramai-ramai pula datang, kita takut pemuda je datang. Kalau dah ramai-ramai datang, yang tua, yang muda, yang capek, yang tempang pun datang, takut besok Presiden pula goyang. Ini politik dia baca semua. Dan apa pun, tahniah kepada pemuda atas keberanian, atas usaha. Saya tak rasalah pemuda UMNO tidak selari dengan pandangan. Cuma mungkin mengumpul dapatan-dapatan untuk dibawa ke peringkat yang lebih perlulah. Jadi itu saja Sembang Tegak, podcast Sembang Tegak, kejujuran menilai kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.